Saya nak buat intro Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel by Pinjaman. Sorry Selamat datang ke channel by Pinjaman dalam segmen Kopi dengan Kak Fin, di mana kami akan merungkai soal hati anda. Wah. Bukanlah hati sangat pun, kemasyarakatan, everything yang kita terfikir tu. Gitu. Betul. Bersama saya Setihawa dan Pinjaman. jom kita mulakan borak pagi ni dengan secawan Kopi Juna, di mana anda boleh dapatkan stok Kopi Juna ni dekat kita punya showcase. Thank you Zam. Okay, hari ni kita punya topik adalah budaya viral. Kenapa kita suka sangat judge orang dekat internet? Saya terpanggil nak buat topik ni hari ni sebab saya ada ternampak satu posting dekat Threads. Okay, saya bacakan dia punya Tuan Tanah punya posting, dan ada satu reply lah kepada posting tu. Dia kata macam ni: Threads, please lah delete feature replies. Oh, I saw that one. I nak jadi busybody in peace je. Tak payah expose semua reply aku to the whole world, dia kata. Lepas tu ada reply macam ni: For real though, aku tak suka gaduh, tapi manusia kat Threads ni kadang-kadang susah nak di-ignore tau. So I cannot lah, kantoi lah I senang di rage bait, dia kata macam tu. Akak pun sebenarnya terkejut sebab macam ramai sokong dia. Yes! I've always been somebody yang sangat support button replies tu macam we can see your character dalam tu. Exactly. Lepas tu antara komen macam yang akak baca, tak sangka pula baca tu juga. Macam akak baca dia kata macam tak suka orang nak tengok apa dia komen. Macam I know chatty-chatty tak macam aku macam ya Allah, sikit lagi aku nak komen kat situ. Siapa ada perasan? Dia tak suka orang tengok sebab dia rasa macam tak nak behave kan. Yes. Tapi dia lupa Allah tu sentiasa Okay. Dia tak nak orang keliling dia nampak sebenarnya. I know that. Untuk yang tak faham Threads macam mana, sebab tak semua orang dekat TikTok ada dekat Threads, tak semua orang dekat IG ada dekat Threads gitulah kan. So macam Threads ni dia satu button tu dia tulis replies. Maksudnya kalau macam kita pergi kat page orang dekat TikTok, segala panggil Allah Akbar, Allah Akbar. Kejap. Ini bunda wajib. Oh, okay. Assalamualaikum Bu. Kat rumah kenapa Bu? Tengah kerja. Kenapa Bu? Ibu. Kenapa? Okay. Nanti aku ibu balik ya. Okay, Mam. Okay. Nanti aku bye. Seram. Sebab family kita ni jarang call. Kalau call tu urgent. So memang akak takkan miss deboh kita. Okay, tak apa, sambung sekejap lagi. Sebab last time tu hari macam ni atuk akak meninggal. So sebenarnya saya macam siapa meninggal? Betul. Akak cakap siapa meninggal ni? Siapa meninggal? Allah, masih cabut jantung sekejap ni, Allah Akbar. Okay. Sama, bismillahirrahmanirrahim. So untuk yang tak tahu, dekat Threads ada satu button replies. Kalau kita pergi ke mana-mana interface social media, biasanya kita akan nampak macam apa orang tu post, apa gitu-gitu lah. Kita tak nampak benda detail macam dia dekat luar kat mana. Yes. So for me, button replies tu is so powerful sebab kan orang memang suka datang kat kita dan terus macam bagi pendapat gitu, menyanyi kan. Once upon a time kita kena klik kat orang tu dan kita tengok okay orang ni macam mana and everything. Bukan nak kata kau berhak atau tidak sound aku, tapi kadang-kadang benda tu boleh affect kita punya fikiran. But these days bila dah ada button replies tu, sebelum kau nak reply kat orang tu, kau klik apa dia reply pada orang lain selama ni. If you see dia memang sejenis maki semua orang, kau tengok dia memang asyik macam pergi kat semua orang komen semua benda je, kita terus tak ambil benda tu serius. Yes. Betul tak? Macam kira macam okay, dia ni memang sejenis. Jadi macam apa pun dia cakap terus invalidate apa sahaja. So this person, the original poster, dia cakap lah macam boleh tak tolong delete apa button replies tu, sebab dia tak suka orang observe dia punya komen selama ni. Kira macam kalau dalam satu komen tu dia nampak triggering, lepas tu people nampak that one replies and then orang pergi dekat dia punya tu dan tengok replies dia yang dekat lain. Dia tak suka orang tengok cara dia reply pada orang lain. Benda tu betapa macam ironinya. Macam kau pergi dekat orang yang kau tak kenal pun orang tu and you drop your comments. Kau bagi pendapat kau tentang orang tu dan kau tak tahu background dia macam mana. Lepas tu bila orang pergi kat kau dan terus print screen selama ni apa yang kau tulis kat orang, lepas tu cakap jangan judge aku. Bukan ke asalnya kau judge orang dulu? So, bila orang menggunakan kau punya SOP yang sama, kenapa kau marah? Betul, sebab saya sangat
tertarik dengan dia punya ayat yang I nak jadi busybody in peace je. Dia nak inner peace dia je. Dia Orang nanya lain serabut boleh. lantak kau. Aduh, ya Allah. Okay. Kita pergi dekat soalan pertama lah. Okay. Ada ke penjelasan secara penjelasan. Memang kena ni highlight pantai Okay. Ada ke penjelasan secara sosiologi kenapa sesetengah orang lebih cepat bagi pendapat bila sesetengah isu tu viral? Diorang ni aku ni meluap-luap kena rasa kena bagi pendapat lah untuk setiap isu. Okay. Belum lagi ada satu ni dia macam ada, saya tak ingat, saya rasa ini dia macam berita hiburan punya site. Dia siap macam memberi anugerah siapa komen yang terpaling banyak diberi perhatian terhadap satu-satu isu. Macam kalau akak tak bagi anugerah, tapi yang terbaik akak akan pin. So itu sejenis recognition jugalah kan. Maksudnya I like your comments. Alright. So bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita mulakan akak nak korang faham dulu yang ini bukan defensif punya topik. Maksudnya akak tak nak kita dengar atas dasar orang selalu buat saya, orang selalu buat saya. Jom kita dengar atas dasar aku ada buat tak benda-benda macam ni. Okay, so kita tak nak macam sebab kalau segala benda berkaitan dengan ilmu baru ataupun macam kita nak refresh ilmu, apabila kita terus letak kita kat position mana, is going to be hard. Benda Allah ni Kak Fin belajar daripada kelas-kelas tadabbur. Kak bukan orang agama, okay, kita just kebetulan je pakai nikab, okay. So tapi apa kita belajar dalam kelas adalah when you read Quran, the skill to read Al-Quran adalah macam antara kaedahnya macam jangan terus macam baca sambil macam bila kata ya ayyuhallazina amanu, aku tolong berdua tu kau fokus kat situ. Sebenarnya kau baca dulu dan macam bila katalah orang-orang yang kafir sekian gitu. So you have to ask yourself, aku ada tak karakteristik yang kafir tu? So that is how kita santuni situation. So bila kita nak cakap pasal macam katalah kena judging dekat internet lah segala bagai, jangan terus fikir aku selalu kena judge. Bukan. Tanya dulu, aku ada buat tak benda lah ni? Yes. Kita dengar secara general dan kita cuba cari diri kita. Kalau kita ada buat, kita berhenti. Kalau kita tak buat, alhamdulillah. Mungkin juga kita tak perasan. Kita tanya jugalah kawan kiri kanan kita. Okay, akan nak bagi disclaimer siap-siap. Tak ada di kalangan kita yang langsung lah orang kata terpelihara daripada benda-benda macam ni. Selagi mana kau ada social media tu, kau memang ada sel kanser tu. Saya tinggal mengaku activated atau tidak. Sama aku pun. Kalau lah takkan aku tahu pasal yang ayat tadi macam Hawa baca bersama, aku baca bersama. Kita tak pernah bincang pasal ni. Dia macam macam tu, Allahu Akbar. Okay. Dia dalam Pandora box. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Ada tak dalam sosiologi berkaitan dengan benda ni? Dalam bahasa slang kita orang Melayu, Malaysia ataupun overseas pun sepakat juga benda ni. Benda ni term dia FOMO lah. Fear of missing out. Kau rasa kena juga. Tapi sosiologi kita ada perkataannya iaitu participatory punya culture, iaitu social identity. Participation tu punya teori. Macam tu. Ada segala perkataan dia daripada participant punya noun. Ya Allah. Dia macam perkataan veteran, aku tak nak sebut. Tak, eja boleh. Nak sebut tu tak boleh nak cakap laju. Otaknya terlalu laju sangat. Participatory budaya nak FOMO lah. Okay, culture tu. Itu adalah di mana macam kau rasa semua orang tengah bercakap pasal sesuatu, kau rasa kau perlu nak beritahu. Ini contoh Cina dah tu hari. Akak share pasal Haaland. Bukannya pasal aku macam seronok je sebab bagi aku macam jarang macam ni jarang ada dulu masa zaman akak ada jugalah waktu Ronaldinho kan gigi kuda sikit kan. Ronaldinho jangan gelap sebelum dia handsome sebelum dia handsome lah gigi dia. Cristiano Ronaldo pun giginya bersepah juga. Tapi bukan sebelum dia handsome, sebelum dia ada duit. Sebelum dia ada duit. Sebenarnya kalau kau ada duit kau boleh kacat mampus je. So Haaland dia relax je muka dia macam tu. Jadi macam akan share lah. Lepas tu macam ramai orang lelaki tak faham kenapa ramai orang perempuan suka kat Haaland. Faham tak? Lepas tu semua cakap perempuan ni sibuk nak cakap pasal World Cup bola. Memang aku tak tahu offside ke apa, aku tak tahu. Tapi macam salah ke untuk orang perempuan nak ambil tahu ini World Cup kot. Everybody layan je World Cup sebenarnya kan. Bukanlah everybody, maksudnya yang melayan lah. So dikatakanlah orang perempuan time World Cup semua FOMO. Sebenarnya
Tak juga. Kadang-kadang dia macam ni tau. In a culture, kita manusia ni sifatnya memang perlu ada community. Macam mana sekalipun. Kau kalau tak tahu pun kau akan tahu juga. Kalau kau memang tak tahu kau macam apa salah? Begitu. Sebab itu adalah karakter kita. Sebab kita memang tak boleh hidup sebagai satu individu unik. Kalau ada terlepas tu jadi Tarzan, duduk kat dalam hutan gitu. Tapi memang sebenarnya fitrah manusia dia perlu berkelompok. Okay? So, So, participatory, boleh sebut dah. Participatory culture ni adalah apabila kau merasakan kau tak boleh miss out. Sebab somehow keberadaan kau, kewujudan kau itu menunjukkan social identity. Faham tak? Macam kau kena letakkan kau punya ni macam ni. Okay, kalau dulu kita kena macam kalau katalah ada macam ni. Okay, kita anggapkan majlis tahlil ataupun majlis kenduri gitu kan. Kalau dulu kalau tak datang habislah kau kena cop. Betul tak? Jenis macam yelah macam kiranya kan mak abah kita kena datang. Kau tengok nanti faham tak? Kau kalau kau meninggal tak ada siapa nak tanam kau. So macam kiranya itu adalah satu benda yang diperlukan. Kewujudan kau. You have to be present. Kalau kau tak bercakap pun tak apa, kau datang. Macam tu. So kalau dulu kena datang fizikal. Right now people are more on social media dekat internet. So bila bagaimana cara untuk menunjukkan yang kau wujud. Presence tu. Faham tak? So macam ada setengah orang dia cukup dengan like saja. Tapi like pun kadang-kadang orang tak perasan. Faham tak? So you have to drop some comments untuk menunjukkan kau wujud. Faham tak? So benda-benda macam ni dan lagi satu kalau dulu bila berkaitan dengan berita, cerita, dia ada wakil-wakil khas. Wartawan, ahli akademik, pemimpin yang akan buat press conference, akan cakap segala bagai. So orang akan berfikir secara ikut pembentung tu. Faham? Kita macam ni kalau dulu memang dia ada pros and cons lah. Macam kalau dulu kita punya cara fikir pun tergantung kepada apa yang diberitakan. Betul? Yes. Sekarang ni semua orang ada hak untuk bercerita masing-masing. Kalau dulu apa yang berita khabar, okay ni ada orang yang telah slash gini kerana gini. Kita paling-paling kita borak gitu je. Tapi sekarang berita dah keluar pun kita je relax lo. Cik aku punya jiran punya makcik punya nenek dia cakap gitu, faham tak? Tapi the negative side adalah kalau macam yang memanglah kita tak cakap berita tu hanya yang macam jujur saja, tapi at least dia adalah etik yang wajib di follow. Kalau tak follow tu dia jahat lah. Macam kita tak perlu pun untuk macam sahihkan apa dulu kita hijrah. Kita cukup dengan katanya, dengan cerita, aku ada baca. Faham tak? Benda ni akan share towards the end nanti macam tentang ni cerita ini point best. Tunggu ujung sikit. Gitu. Alright. So insya-Allah. Cumanya saya nak macam saya kadang tertanya-tanya lah kenapa orang suka hukum atau cari siapa salah ni means macam bincang dalam keadaan bertenang sebab instead of dibincang dalam keadaan bertenang melontarkan fakta, ada yang macam belum apa-apa dah marah. Macam apa ada dia macam belum apa-apa kan yang contoh yang si A ni bagi fakta. Yang saya ni apa berangan sangat kau ni, ada macam tu. Dia lebih kepada melontarkan amarah dia berbanding faktanya. Kenapa ada orang macam tu kadang? Very beautiful. Okay, sebelum tu izinkan saya nak baca kopi boleh ke? Nanti dia akan korang kalau ada apa-apa soalan boleh je tak dekat ruangan komen, nanti saya bacakan. Tapi bukanlah semestinya lepas type tu terus saya baca tau. Tak pun. Ambil masa dulu. Semua boleh je nak tanya senyap apa-apa semua soalan. orang ni. Itulah. Ada siapa je yang baru masuk ni. Tadi Ajia dah ni, Halik dah. Lepas tu Is dah. Siapa lagi yang tak check kehadiran? Atin Yusri ada. Lepas tu Syah Osman ada. Puisi Hati dan Jiwa ada. Romantiknya nama. Cik Aziz tak ada ke hari ni Cik Aziz? Cik Aziz busy hari. Dia 2-3 kali dah busy Cik Aziz ni. Oh, kesian Is. Is kata dia masuk kelas lambat sebab motor dia tak ada minyak. Allahuakbar. Tak apa, semoga Allah mudahkan. Kadang-kadang musibah ni dia adalah jambatan untuk ke rezeki baru. Ada lah insya-Allah. Usnat Tahir baru masuk. Hai. Okay.
So bismillahirrahmanirrahim. Cikgu nak pergi tandas sekejap. Allahu Akbar. Okay, so tadi Hawa cakap macam kenapa orang macam nampak marah kat social media and everything kan. In actuality memang sebenarnya begitu. Kita boleh nampak komen-komen yang keras macam ni memang datang dari orang marah. Orang yang macam memang tak ada, memang orang kata macam cuba kalau hari tu kita happy. Okay, cuba hari tu kita happy. Kita tak ada mood lah nak type apa. Kalau macam katalah, Kak, asalnya saya happy, tiba-tiba bila saya baca orang punya komen, saya tu jadi tak ada mood. Kenapa? Sebenarnya tu ada inner punya kesedihan, kemarahan, cuma dia terbit selepas trigger. Oh. Faham tak? Kalau kau memang seorang yang happy, orang tak boleh cakap apa pun yang boleh kacau kau. Faham tak? Macam katalah kau tengah baru dapat bos kata, nah bonus 14 juta untuk kau. Lepas tu macam datanglah tai anjing kau terpijak ke, burung berak ke engkau ke, lepas tu anak cakap tadi patah kaki kau macam tak apalah, alhamdulillah lah 14 juta ni boleh solve macam-macam. Yes. Sebab yang tadi dia terpijak tai anjing tadi, tak apa, kita beli kasut baru. Gitu. So Mia akan cakap dengan korang ini adalah tiga top reasons kenapa orang yang komen kita nampak yang kita rasa macam akan viral pun memang jadi marah-marah pun sebenarnya kan. Okay, kenapa? 3 benda yang biasa orang marah dan dia akan translate melalui komen-komen. Okay, contoh komen, tak semesti komen tu bila kan cakap komen kan, korang jangan fikir komen tu hanya komen maki hamun je. Kadang-kadang sindir-sindiran, cubit-cubitan pun sama juga. Kadang-kadang merasakan kita lebih bagus dari orang dan kita memberikan komen yang agak keras. Itu pun sebenarnya sama je. So nombor 1, moral superiority. Dia adalah satu term di mana orang yang memberi komen tu, memberi pendapat tu, dia merasakan dia berada di posisi lebih atas. Cuba korang fikir macam ni lah. Korang pernah tak pergi dekat mana-mana, katalah orang kaya jutawan, lepas tu kau komen tentang cara dia kerja ke segala bagai. Tak, kau akan komen dekat jutawan tu tentang benda yang lain. Lack of. Ya, yang macam off, yang macam kiranya benda ni kau tak buat. Contoh, kau tak pergi dekat jutawan dan komplain tentang disiplin kerja dia. Kau akan pergi kat jutawan dan komplain mungkin bini kau tak pakai tudung, tak guna duit kau juta-juta sebab bini kau pakai tudung. Faham tak? Kau akan cari benda yang lain. Contoh lain, kau tak akan pergi dekat orang cantik dan cakap macam sebenarnya kau buruk bila muka kau sendiri buruk dan jongang dan juling segala bagai. Akak bukan kata maksudnya dia penat sendiri. So apa yang kau akan cakap pada orang yang lebih power cantik daripada kau? Kau akan cakap benda lain. Macam sebagai contoh, cantik pengotor pet tak buang. Contoh selebek mekbek, bau bacin. Contoh benda yang kau sendiri ada. So bila kita pergi ke orang dan menulis benda negatif, kau memang selektif dengan benda yang kau komen. Benda yang kau kalah, kau tak akan mention. Kau hanya akan komplain, kau akan hanya komen, kau hanya akan cakap tentang benda yang memang kau dah lepas. Okay, contoh. Akak tanya korang. Tak boleh, akak tak bagi contoh di sini. Saya cakap, okay, macam akak bagi contoh lah, orang kadang-kadang cakap Fin Jamal suruh rasa dia macam lebih baik daripada semua orang. Akak tanya korang, akak ada tak pergi kat siapa-siapa secara spesifik seorang-seorang akak cakap pasal aurat? Sebab akak tahu just because aku dah jaga aurat, aku ada benda lain. Faham tak? So apa lagi contoh korang faham tak? So moral superiority ni adalah kau merasa kau lebih bagus dari orang. Pasal masak. Pasal memasak. Pasal macam masak. Pergi ke orang. Aku paling tak pernah komplain pasal macam mana. Sebab aku tahu aku masak pun ada lauk sedap, lauk tak sedap. Pasal plating. Aku tak akan pergi ke orang cakap pasal plating sebab aku zero pasal plating. Hawa terror gila plating. Faham tak? Aku takkan pergi ke orang yang macam dah serving makanan dia dengan plating cantik. Kesian. Macam nak makan pun jadi lambat, jadi sejuk sebab dia macam macam plating. Ada satu ni dia isukan pasal periuk nasi tau. Saya dibesarkan dengan kalau nak makan periuk nasi tu kau letak kat meja tu. Bukannya masuk dalam mangkuk. Faham? Tapi benda tu jadi isu rupanya. Ada orang macam nak jamu orang kena letak dalam mangkuk. Reason apa? Tak kena ikut sama ke reason tidak? dia saya suka macam tu sebab dia mengekalkan kepanasan. Saya kalau makan benda tu kena panas. Akak memang suka macam tu sebab kita kan memang ambil nasi dia ada ikut bahagian-bahagian. Sebab akak tahu akak biasa makan tak habis. So kalau akak dah letak dekat pinggan, dekat dalam bekas, nak letak balik dalam tu aku rasa macam macam bagi sisa kat orang. Betul. Lepas tu orang kau kalau korek tu macam Allah Akbar.
See? So itu nama yang pertama tadi, moral superiority. Kita rasa kita better daripada orang lain. Tapi untuk orang yang menerima pula, janganlah pula kau rasa macam tengok tu orang jealous kat kita sebenarnya. Tak payahlah situ juga. Dia tak terlalu tinggi self-esteem dia. Kan macam alah orang kutuk-kutuk kita, orang jealous kat kita. Tak payah macam tu. Itu pun nanti dah dua-dua bahagian pula macam saling sombong. Ila ada tanya tadi, apa itu dikira sombong ke? Depends. Akak tak boleh nak cakap untuk orang lain, tapi kita boleh tanya diri kita. Apabila kau merasa kau lebih baik daripada orang, tidakkah itu namanya sombong? Ini akak tak cakap tentang orang lain. Maksudnya kalau akak ni orang yang suka menggunakan kalau. Kalau akulah. Kalau akulah. Kalau contohlah, sekarang ni sangat biasa dengan benda-benda cerai berai ni. Dan kita mesti cakap kalau akulah kan. Tu kalau kau. Boleh bakal begitu. Boleh bakal kau. Sebab kita tak berada dalam position orang. Kita tak tahu situasi orang. Itu sebenarnya as I grow older, I learn that the hard way. Yang mana macam selama ni benda yang aku tahu, dia macam ni tau. Kenapa orang boleh rasa lebih bagus dan lebih power daripada orang lain? Sebab dia rasa cara dia betul. Belajarlah, sebab lagi lama kau belajar, lagi kau sedar kau tak tahu apa. As I grow older, I think akak berani nak cakap yang lagi aku tua, lagi aku sedar aku tak tahu apa, lagi aku banyak diam. Betul. Aku banyak macam malas nak cakap apa-apa. Paling-paling aku akan borak lah dengan Hawa ke, dengan Azam ke, dengan laki aku ke. Takat gitu je. Dan macam tak perlu pun dipanjangkan sebab kita tahu kita sama kita kenal backstory kita. Faham tak? Bila kau meletakkan pendapat kau kat tengah-tengah, orang pun tak tahu kau siapa. So bila kau bagi pendapat, contoh pasal periuk nasi ni kan, kan ada satu ni. Kejap. Pagi tadi, ya salam aku lupa. Macam dia kata, tak ingat lah, tapi tak apalah. Macam kiranya macam ni. Macam dia kata, ni ada orang. Okay, aku dah ingat dah. Dia potong ayam pakai gunting. Okay. Pakai gunting? Okay. Hawa dengan Azam rasa salah ke tak? Ikut lah kan? Kalau gunting tu tajam okey je. It depends on how kau nak present ayam tu nanti. Okay. So macam akak, ada hari akak pakai pisau, ada hari, tapi akak macam akak suka pakai gunting. Lepas tu this person dia boleh macam ambil video orang tu, sebab orang tu buat awareness sikit, pakai gunting ni best lah, tajam segala bagai. Dan dia share ke video orang tu, cakap aku pun tak boleh orang nak gunting ayam pakai ni. Bukannya tak boleh belajar cara nak siang ayam. It's not about that. It's just different family ada different culture. Faham tak? So that's my point. Kau tak tahu family orang tu macam mana, kenapa family macam kata tadi. Dalam family Hawa, periuk nasi letak kat atas meja. Akak suka macam tu. Abah akak tak suka. Itu sebab kalau abah akak datang, kita punya cara serving rumah lain. Kita akan adapt ikut siapa yang lebih senior. Paling ketua kat situ. Tok ketua. Tolong guru. Guru. Aduh, kelakar aku suka gitu. Okay. Mak saya pun particular pasal nasi dan periuk. Sebenarnya orang lama memang macam tu. Tahukah anda? Belum lagi ni. Ni kan tak ada alas ni. Ni kena marah. Kena ni. Ni kalau akak cerita ni orang cakap bapak aku toksik. Abah akak dia tahu duduk je. Dekat meja makan dah ada air basuh tangan. Lepas tu dah habis makan, dia basuh tangan dia sendiri. Lepas tu sama. Lepas tu dia akan bangun. Dia tak angkat pinggan di belakang segala bagai. Okay, untuk orang cakap ini jenis apa ni? Ini jadi provider betul, okay? Mak bapak kita dulu groove dia lain. Abah memang kerja dia kerja. So kerja waktu kat rumah tu makan saja. Macam lain lah. So jangan nak samakan generasi boomers ke apa benda yang korang panggil tu segala bagai. So kalau family aku okay, kau relax je. Macam tu lah. Kalau katalah akak upload benda lah ni dekat social media, kena maki bapak aku. Dia akan cakap, ni jenis apa ni? Laki macam ni yang tak ajar anak tu. Siapa kata? Ajar je abang aku kena bantai je tak nak basuh pinggan. Dia memang tak nak basuh pinggan. Faham tak? So it's all about macam faham tak? Gitu. So tadi akak cakap tadi pasal moral superiority. So bila kita rasa cara kita je paling betul, dan kau akan ada rasa kepentingan untuk kau menegur benda tu. Okay, betul ada benda kita patut. Sebagai contoh, kalau benda tu kita yakin memang confirm betul, dipersilakan. Tapi itu pun ada cara. Contoh, apakah benda kita memang paling yakin itulah paling betul? Contoh.
rukun Islam. Oh. Rukun Islam, rukun iman, benda paling clear sekali. So macam kalau katalah dia ada viral 3 hari ni, entah lelaki pemilik restoran dia pakai kain belah bukan main, kalah Aisyah tu. Dia belah kaki tu. Pemilik tu perempuan. Tak, Okey. lelaki. Dia lelaki. Lelaki lah. Okay. Lelaki, akhi. Ya akhi. Korang faham lah. Faham. Dia pakai baju si ya Allah. Lepas tu macam kira dia jalan, lepas tu dia punya kain ni jadi buka tutup tu. Cak. So waktu dia jalan tu cak habis tu. Allahu Akbar. So saat itu kita tahu memang salah betul. Tak. Tapi sebenarnya macam macam mungkin kita rasa nak membetulkan boleh, tapi pemilihan perkataan tu pun ni juga faham Tapi tak? kan So kalau bab-bab macam tu kan, saya takut nak tegur. akak Sebabnya tapi itulah kesalahan ni akan jadi makin menjadi dengan diamnya orang-orang betul. Cumanya yang tak diam ni orang yang tak betul juga. bila kita dah akhir zaman kan. Tapi kalau kita tengok balik, adakah memang sentiasa didiamkan? Kita tengok cara Dr. Zul. Akak suka sangat cara Dr. Zul. Dr. Zul kan, Dr. Zul dia ada finesse dalam cara menegur. Dia tak bagi macam katalah benda tengah viral tu, kalau penting sangat dia akan address the issue, tapi cara dia membetulkan tu sangat cantik, kemas, tak ada kedengaran marah pun. Kau tak ada rasa pun macam ya Allah dia ni memang nak malukan aku. So benda alam ni sangat penting tau. Sebab bila kita rasa moral superiority, kita rasa kita lagi bagus dan jadi susah lah. Itu nombor 1. Nombor 2, okay, scapegoating. Kenapa point dia tentang kenapa orang yang komen-komen marah-marah ni. Nombor 1, dia rasa dia lagi bagus, moral superiority. Yang kedua adalah scapegoating. Scapegoating ni kambing hitam lah. Contohnya macam kalau kita ni jenis tertekan dengan ekonomi, tertekan dengan benda yang tak boleh ada kesudahan. Tekanan hidup, apa lagi? Tekanan politik. Tekanan mungkin tak tahulah apa, macam kalau katalah ada masalah yang macam yang kita boleh selesaikan tu, itu okey lagi. Dia tekanan benda yang tak boleh tak tahu nak marah siapa. Jadi masalah kita tak tahu marah siapa. So bila kau tak tahu nak marah siapa, kau akan cari scapegoat. Contoh paling senang lah, kalau macam mak bapak bergaduh, dah nak di hujung-hujung cerai lah ni. Okay, so dia tak boleh nak marah sesama laki bini, sebab marah laki pun macam tuang air ke daun keladi. Nak marah bini menjawab, aku lempang pula gitu kan. So kat mana dia akan luahkan? Kat anak dia. Kadang-kadang anak bau macam anak nak main, lepas tu diam daripada tadi dah. Faham tak? Ataupun mungkin juga dia akan jadikan macam dia akan cek pasal dekat office. Macam itulah. So scapegoating. So bila nak buat pasal dekat office, nanti kan HR cari. So tak boleh nak bantai anak kan, kita sayang anak kita ataupun apa-apa jadi seram juga. So apa lagi senang? Senangnya kita nak luahkan aja. Sebab marah tu. Okay, aku nak bagi contoh. Aku pegang ni sekejap. Okay, imagine. Bapak kau. Pinjam ni sekejap. Okay, imagine ini adalah kita punya balang emosi of the day. Korang bersedia tak akak nak bagi share ni? Kalau bersedia cakap yes. Cepat. Akak orang visual kan. Tulis dulu yes. Bagi engagement sikit. Semuanya senyap je hari ni. Baru je lalu kat track pasal tu. Pasal yang mana? Yang tadi kot. Yang pasal kain on off ke? Kain off. Alhamdulillah. Oh, sedapnya air. Okay, ready? Okay, yes Okay, yes, Bismillahirrahmanirrahim. Akak jumpa teori ni dah, akak suka sangat dah akak nak pakai. Akak dah share masa kat JKM tu hari. Sorry Hawa tak apa ke? Okay. Okay, akak dah share masa share dengan kat JKM tu hari, bukan JKM. Dekat Permata Kurnia, dah akak nak share dengan korang ramai-ramai. So, imagine kita ada emosi punya balang. Ni balang emosi kita. Mana-mana manusia, dia mesti akan ada balang emosi ni. Okay, ada hari dia akan masuk sikit. Okay, masuk sikit. Ada orang masuk tu sekali banyak. Ada orang masuk sikit-sikit. So makin hari adalah segala benda emosi yang mendatangkan kemarahan segala bagai. Untuk orang yang normal, dia dah nampak makin penuh, so dia akan keluarkan satu-satu. Okay, relax. So hari ni dah ada ruang lagi. So kalau masuk balik, okay macam mana? So untuk orang yang normal macam kita, kalau kita ada perasaan sini, apa kita buat? Normal dan ada akal yang baik, kita akan buat hobi. Kalau hobi sambil buat ni, kita akan boleh release satu. Sebab fitrah benda-benda macam ni dia boleh terkeluar kalau kita ada positive reinforcement. Faham tak? So, untuk anak-anak macam Juna, dia tak reti benda situ. Dia penuh, bila dia penuh, meltdown. Itu dia punya ni. So, kalau macam kita ni kan, kita ada emosi macam-macam. Lepas tu macam mana kau nak luahkan? Kau dah makin penuh,
kalau kau tahu sebab kau berakal. Kau tahu kalau macam kau luah dekat orang, lepas tu orang boleh pukul kau balik. Macam Juna dia tak peduli. Kalau dia nak luah je, orang pukul dia balik, dia peduli apa. So untuk orang macam kita, takkan aku nak luah dekat Hawa. Nanti ke Hawa cakap aku ni kawan yang mengada segala bagai. So dekat ni lah. So ini satu komen, dia dapat puas. Dia dapat lega. Make sense tak? Faham tak? So bila kau kata macam tak apa, yang penting sabar. Betul sabar tu penting. Tapi kalau sabar kosong, kau meletup tau. Dia seperti buat ginger bark, macam kau buat fermentation. Kalau kita buat roti sourdough, buat starter, kau tak boleh tutup habis sebab dia akan meletup. So untuk orang yang berakal, yang boleh fikir panjang, bila balang emosi kita makin penuh, apa kita patut buat? Kita patut calang pula, salurkan dan lorongkan kat tempat yang betul. So adakah komen-komen dan keadaan kau tengah ada emosi terpendam tu bagus? Sebenarnya tidak. Sebab benda Allah tu dia memang akan kacau. Faham tak? Dan yang ketiga, adalah outrage ekonomi. Benda Allah ni paling ni lah. Outrage ni maksudnya sama lebih kurang macam macam kalau macam tadi kau tak boleh nak buat apa-apa kan. Yang sekarang ni ekonomi bagan. Outrage ekonomi. Ekonomi bagan ni maksudnya apa? Kalau kau tulis baik-baik, kau tak dapat apa-apa imbuhan. Kalau kau tulis baik-baik, kau tak viral. Kalau kau macam katalah yang buat ayat tu artis sebagai contoh. Lepas tu kalau kau komen yang simple, artis tu tak perasan kau, komen kau tak dapat respon banyak. Tapi bila kau maki ke, kau jadi lain daripada komen tu, tiba-tiba kau punya kau seronok lah sebab faham tak? So dia jadi ekonomi kat situ. Kau nampak yang benda negatif ada harga, ada value. Sebab itu yang kau nak value yang itu. Faham tak? Certain people yang tahu apa betul apa salah, dia akan lebih selesa, tak dikenali sangat ataupun macam tak dapat respon sangat asalkan yang dia cakap tu kulil haq walau kana murra, walaupun dia yang pahit tapi dia cakap benda yang betul. Some of us are not like that. Some of us perlu rasa. Ni akak bagi contoh, akak cikgu. Siapa ada dalam kelas jenis kawan yang dia suka angkat tangan tapi jawapan dia bodoh. Ni bukan bodoh yang macam dia memang tak tahu tau. Maksudnya dia punya kerja adalah asalkan angkat tangan, asalkan dapat buat cikgu seronok ke, asal dapat kawan dia gelak. Faham tak? Dia bukan bodoh tak pandai. Tapi dia memang ada cikgu yang menggalakkan benda tu. Ya, itu sebabnya komen-komen aja outrage ekonomi. Memang ada cikgu yang suka macam budak-budak nakal. Cikgu-cikgu macam tu. Memang ada. Sorry. Saya tersalah faham dengan yang macam cikgu yang tak apa, awak tanya je. Awak mungkin rasa itu soalan bodoh tapi mungkin ada orang lain tertanya-tanya kita boleh tahu soalan tu sama. adalah berkaitan dengan ilmu ataupun soalan tu nak perhatian. Faham. Faham tak? Yang jenis macam cikgu, macam cikgu kata okey kita warna yang sesuai untuk gunung gini adalah warna biru campur dengan hijau. Kita ada sedikit depth of yellow kalau kelas seni lah. Lepas tu akan ada seorang, kalau mak kau hijau, ada tak budak dalam kelas macam tu? Ada kan? Mesti kita ada. Dan sebenarnya macam kita pun yang dalam kelas, aku datang nak sekolah nak belajar tapi macam semak aku dia ni. Faham tak? Macam so orang macam ni, perangai tak dilentur ni sampai kesudah lah sebab dia merasakan attention adalah value. Dia tak kisah dia nampak buruk ke bangang ke apa ke, yang penting dia dapat attention. Itu je dia nak. Tu sebabnya kita akan terkejut tengok kenapa kau tak kisah orang maki kau. Sebab dia bukan tentang aku nak bagi tahu aku academician. Sebab tu ke kadang ada setengah komen tu ataupun posting saya merasakan macam maaf ya cakap, are you really this stupid? Dia memang kerja ni rage baiter. Ya Allah, ada satu aku rasa memang buat duit betul lah menjadi rage baiter ni. Tak payah sebut lah macam tu. Dan dia memang mesti anda tahu. Memang saja je sampai. Dan orang cakap itu bagus lah, itu adalah maksudnya tandanya kita macam dia tu pandai guna. Bila ada enabler dia akan berterusan lah. Macam akak cikgu, akak academician, akak tak suka culture ni. Macam we make stupid people famous all the time, and macam benda Allah tu mungkin kita rasa kelakar, kita boleh decipher, kita boleh bezakan mana baik mana buruk. Tu kita. Anak kita tak. Aku ni kadang-kadang sakti setiap hari balik rumah aku kena undo macam-macam benda-benda merepek yang dia bawa dari sekolah.
Faham tak? Tapi yelah, kita nak ajar macam mana pun kawan ni yang buat. Dan anak-anak ni bila dah masuk sekolah, mak bapak dah tak cool lah. Anak kawan-kawan buat apa itulah. Logik dia kawan dia adalah lebih hebat. Ya, kawan dia lebih tahu apa yang terkini. Dia macam tak tahu mak kau dia kerja buat sosial buat masalah sosial ni. Mami tahu apa? Mami duduk rumah je. Dia tak tahu. Aku antara colan-colannya. So, wallahualam. So, gitulah. Hopefully korang ingat balik yang pertama, moral supremacy. Lepas tu nombor 2 tadi scapegoat, dan nombor 3 ekonomi untuk outreach tu. Wallahualam bisawab. Okay. Kak Afin saya rasa Kak Afin dah ada pernah mengalami dalam situasi-situasi yang macam berada dalam sasaran mahkamah internet. Sebab mahkamah internet ni dia tak sama dengan mahkamah in real life kan. Sebab mahkamah yang sebenar dia kita is not proven guilty until you're proven guilty. Macam itulah. Selagi mana belum ada bicara, sebelum ada kita punya bukti tu segala terkeluar tu, selagi mana engkau tak disabitkan bersalah, engkau tak bersalah. Tapi dekat internet, mahkamah dia sangat berlainan. So Kak Afin rasa apa efek dia dekat Kak Afin? Kalau efek dia, kalau awal-awal dulu memanglah kalau kita dengar tu kita rasa malu, rasa terhina. Kalau macam setakat kita saja tak apa, dia akan bibat pula kita. Dia akan babitkan family kita, anak kita, mak bapak kita. Abah akak pernah je orang cari nombor telefon abah akak dan mesej. Memang mampu ya orang. Effort effort. Tu yang cakap nak buat jahat ni effort. Dan effort yang macam aku tak tahulah macam mana mampu orang mesej abah akak. Anak kau tu nasihat sikit dia ni. Kesian abah akak. Tapi abah akak dia relax kan. So apa macam mertua akak mengena. Gitulah hidup kita ni kan. So asalnya memang dia ada pelbagai perasaan yang macam kita akan self blame and everything. Tapi yelah, as I grow older, alhamdulillah macam akak lebih berlapang dengan apa yang terjadi, dan akak pegang satu benda ni, it's not about me, it's about them. It's always like that. Kalau orang macam katalah ada orang bully kau, it's not about you, it's about them. Kalau macam kata ada orang macam dekat office menyampah kat kau buat silap sikit tak suka kat kau, it's not about you, it's about them. Contohlah macam katalah, Kak saya tak tahu apa salah saya dekat office, saya buat kerja je, saya tak ada kacau orang, saya masuk office pakai headphone buat kerja pun itu pun tak suka saya. Tak, projecting sebab orang tak suka kau sebab kau rajin. Bila kau nampak rajin, dia nampak malas. Gitu je lah sebenarnya. Secara relatifnya. Faham tak? Jadi bila berkaitan dengan mahkamah netizen ni kan, apa kita boleh cakap adalah bila orang kata macam ni, berapa ramai di kalangan kita yang nampak macam kiranya popular court cases kan. Lepas tu akhirnya orang yang kita semua beramai-ramai secara kumpulan tak suka, tiba-tiba sabit tak salah. Faham tak? So macam macam walaupun mahkamah cakap tak ada bukti dan segala bagai, kalau orang macam kalau hukum tu ikut apa kita suka, bagus hakim ni. Kalau hakim tu buat benda yang macam tak sama kita ke, macam yelah reasoning tak cukup and everything. Kau kaki kau separuh dah dekat neraka. Gitu, faham tak? So begitulah, sebab label tu lagi dikedepankan. Contoh macam akak, ya Allah kalau sebut pasal aku curi resipi sambal, padahal semua ni berkali-kali demi Allah bersumpah dah, buktikan dah, tapi tetap itu juga yang diketengahkan. Fin Jamal pisahkan ipaduainya punya perkahwinan, padahal aku tak ada kena-mengena dalam cerita itu. Aku tak ada kat sini. Dah buktikan pun orang kata juga. So sebenarnya fakta ni netizen bukan nak fakta. Gitu. So segala apa, that's why korang be careful dengan virality. Korang rasa viral ni best, kau percayalah it's not as great as you think. Macam kalau kata viral tu belum mendatangkan duit. Tidak. Dia mungkin boleh buka jalan sikit, tapi jauh lebih ramai orang yang kaya raya tanpa viral. So itu lagi aman jiwanya. Faham tak? Okay, so lagi satu yang benarlah ni kita cakap pasal labeling theory. Labeling theory ni dia punya definition pendek dia, tuduhan akan lebih lama kekalnya daripada pembebasan. Kita bagi contoh lah, siapa yang baru keluar baru lepas daripada segala hukuman, Syed Saddiq kan? YB Syed Saddiq. Bukan hukuman tau. Tuduhan. Itu baru tuduhan. Tak hukum lagi pun. Tapi sebab benarlah ongoing selama 6 tahun. Walaupun
hakim kita tengok berapa macam dua hakim memang cakap tak bersalah, satu hakim cakap ada satulah kesilapan, yang tiga tu ada ada tiga silap sikit, ada satu betul. Tapi kiranya in general memang lepas lah. Okay, bila dah lepas tu still orang tak nak terima juga. Ya, dia akan mencari celah yang macam tapi moralitinya je. Gitu. Saya nampak tu komen tu. Kan, semua gitu. Macam last dia macam ni je lah. Kita tak ada rasa, kita tak tahu. Faham tak? Banyak benda lah kalau nak ikutkan macam segala benda viral ni. Cuba korang tanya diri kau sendiri. Apa yang kau dapat, fakta kau dapat ke whatever tentang siapa saja, benda-benda berkaitan macam team A atau team B. Okay? Segala apa yang kau sokong, adakah kau sokong memang 100% kerana bukti yang memang betul-betul jelas dan nyata, ataupun dia kata dah aku baca sana baca sini. So are you going to stand up in front of Allah? Kalau Allah cakap, kenapa kau cakap pasal ni? Tak, saya dengar orang kata kat masa saya tulis tu gini-gini. Kau faham tak kau masuk neraka untuk itu weh? Bapak Ambazir. Faham tak? So bukanlah kata tak salah berpendapat. Padahal amal kau dah banyak dah. Lepas tu kau bankrupt weh dekat akhirat. Dia sini. Akak tak cakap akak dah terpelihara langsung daripada menyebut hal orang. Tak, aku akan cakap all the time. Ada ambil tahu, ada cerita-cerita. Tapi takat inilah, dan akak tahu bila akak borak dengan Hawa ni macam kita pun tahu. Macam sekali minggu depan ada je, tahu tak sebenarnya lawyer ke, ya Allah saya baik lah kita. Sebab the damage tu nak buat correction tu pergi kat seorang je. Dia Betul. tak perlu kena pergi reach out. Woi korang hari tu. Kalau dah tulis, kau rasa berapa ramai dah baca. Account pula follower berapa banyak. Dia macam kalau kita borak berdua ni betul macam ya Allah dulu kita kena scam siot. Macam salah percaya gitu. So at least kita sama-sama kita habis. Daripada korang tulis dan orang ramai-ramai baca, kau nak pergi andu macam mana? Akak tu sebenarnya ya Allah kenapa ada seekor ni? Hey Rokiah, lebih. Ada seekor. Ada seekor ni anak lala. Tahu ke apa ni Okay, so apa tidak cerita tadi? Lupa dah. Apa dah? Lupa dah. Okay, nanti. Alright, so orang akan ingat tuduhan lebih penjelasan. Kau kalau katalah kau dah bebas pun, kau buat statement. Kau bagi tahu dengan orang. Sebenarnya gini-gini saya kena tuduh gitu. Kau ingat orang nak dengar? No. Orang tak nak dengar. Weh, akak ni ya Allah, fitnah-fitnah ke atas akak ni dah lebih sedekat masih lagi sampai sekarang. Tu sebabnya kalau orang datang ke akak cakap nak minta maaf pasal dulu, akak buat scene je. Korang jangan marah akak. Sebab hati akak tak tahulah. Macam ada hari akak okey, tapi banyak hari pun macam bila kau datang minta maaf dan cerita apa kau dah buat macam tapi dah lah tak detail. Saya dulu pun saya join forum tu gini gitu. Lepas tu bila orang datang ke akak tak boleh nak respon apa melainkan waktu dia tengah bercakap menyanyah apa benda tu dalam otak akak, tapi aku tak kenal kau, macam mana kau boleh decide benda tu itu berpusing kat kepala otak akak. Akak memang tak fikir macam sebab bagi akak bukannya kau seorang minta maaf ni terus macam settle fitnah-fitnah selama ni. Gitu. So kau jelaskan pun tak function. So untuk sesiapa yang dah terkonor dah kena label ni, tak payah susah nak explain lah. Orang dah decide apa dia nak faham sebelum dia borak dengan kau pun. So kadang-kadang kalau kau jelaskan lagi kau kena tuduh memusingkan cerita. Nauzubillah min zalik. Betul. Semua okey ke tu? Sebab tolong respon sikit je, senyap je risau. Comment section ni je senyap je. Kalau ada tulis satu. Ada tak? Satu cepat. Sunyi semuanya. Mengapa? Masih hidup. Masih hidup, alhamdulillah. Cik Aziz mana pergi, lambat ke masuk tu? Diana, hai sayang, assalamualaikum. Haji you ada, Lin ada, alright, alhamdulillah. Sunyi kerja. Okey. Ya. Semalam ada yang tanya, Kak Fin ada record tak benda? Dia cakap ada, nanti dah habis terus upload je. Dia kata sebab saya esok saya kerja. Kata tak, biasanya orang pakai headphone. Saya tak terfikir pasal tu. Kak macam ya Allah, mesti budaknya amanah. Baik. Macam kau pakai je headphone tu, layan je. Kalau bos kata okey. Yang itu saya kalah. Hai Dato' Effie comel. Malia tak ada hari ni. Busy Cik Malia kita. Dia fly rasanya. Dia mana? Dia pergi Indo. Jalan? Oh. Backpacking. Lepas tu nanti dari Indo dia terus ke Bangkok pula dia kata. Tapi saya tak ingat lah exactly tarikh dia Okay, Masya Allah. Okay. Semoga kawan kita Malia adalah jagaan Allah. Amin insyaAllah. Orang-orang baik ni kita kena doa selamat selalu. Sebab orang jahat je masih survive. Okay, sambung. Okay. Saya kan macam
tertanya-tanya lah macam mana kita nak bezakan antara menegur, nak mengkritik dengan menghukum. Dia part yang paling susah nak beza ni, menegur dengan menghukum. Okay. Macam mana ada orang tu kita rasa kita cakap macam dia dah tulis dia kata saya nak tegur je, tapi dalam ayat dia tu sebenarnya aku rasa kau ni macam menghukum. Ke sekadar macam cukup sekadar Dia nak nyedakkan diri sendiri. nawaitu macam sahaja aku macam tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa beza menegur, mengkritik dengan menghukum? Kalau tegur dengan kritik ni dia sebenarnya lebih kurang je. Tapi kiranya kalau ikut status lah, macam kalau ikut level, tegur kat sini, kritik kat sini, hukum kat sini. Ini yang paling negatif kat atas lah. Gitu lah. So kalau macam menegur sebagai contoh, tak baik macam ni gitu. Sebenarnya okey dah gitu. Sebenarnya betul tak? Okey. Dia rasa macam kalau tak tegur susah. So biasanya menegur ni paling mild lah. Kita nak fokus pada perbuatan, masih bagi ruang untuk berubah. Kalau yang level tengah kritik ni, dia lebih kurang sama menegur, tapi bila kritik ni dia ada hujah. Dia ada fakta sikit. Faham tak? Ni akan cakap kau ini literal definition tapi kita kadang-kadang kau buat yang menghukum tapi kau cakap saya sebenarnya mengkritik. Kau sedang maki hamun orang. saya sedang menegur. So sebenarnya perkataan tu tak betul lah. Okay, so ini perkataan definition Label betul lah. dia. So that's why katalah pengkritik. Kalau ikutkan food critic, dia pergi ke restoran, dia akan cakap itu yang kata positive constructive criticism. Kita memberi kritik yang akan construct, yang akan menjadikan lebih cantik. Maksudnya kita makan, sedap sebenarnya makanan ni, tapi kalau instead of kita gunakan butter, best lagi kalau kita gunakan olive oil. Sebab butter dia ada masin sikit lebih tu. Kalau macam olive oil mungkin dia ada rasa fruity, nutty sikit. Gitu lah. So dia bagi teguran yang macam memang membina. Kalau tegur tu dia sekadar tegur lah. Dia boleh jadi macam sekadar menegur, dia tak ada bagi apa-apa bantuan untuk positif tu lah. Tapi kritik dia boleh juga jadi negatif. Ini apa ni bancuh pakai butter ni? Patutnya pakai olive oil. Kau tak tahu ke? Rendang Malaysia mana boleh crispy contoh. Macam tegur tu. Mual lah aku. Boleh sate kat Malaysia dah sedap, kau pergi makan sate dengan sambal kicap contoh lah. So sebenarnya dia boleh juga jadi negatif. Tapi itulah, kalau kritik dia kena ada hujah. Tak kisah hujah kau tu lari pergi ke negatif ke pergi ke positif. Faham tak? Tapi kritik lah. Cumanya positif ataupun negatif, kalau dia konstruktif, good. Kalau dia tak konstruktif, kalau deconstruct, dia macam kau bagi benda tu positif macam mana sekalipun, tapi timing macam kau tegur dia, sampai bila nak jadi macam ni, macam kau tak sedih ke mak kau, mak dia tengah kat situ jenazah. Faham tak? Timing kau memang salah langsung lah. Gitu. So dia is about kita juga ni yang memberikan benda lah tu, tegur kat mana, kritik kat mana. So yang last sekali adalah hukum. Kalau tegur dan kritik tu dia lebih kepada perbuatan tu, kalau menghukum dia lebih kepada orangnya. So benda ni lebih personal. Faham tak? Sebagai contoh, akak nak tegur Hawa pakai nikab sebagai contoh. Okay, macam akak family yang tak pakai nikab sebagai contoh. Akak cakap nak jadi macam ni, nak pakai nikab. Macam sebenarnya point dia, nikab kan tak wajib. Itu je point dia. Tapi dia punya merepek tu, engkau pun bukannya baik sangat. Engkau punya aku tak tahu, engkau malam-malam kau pergi hiking, jantan berdua. Merepek je macam tu. Faham tak? Dia jadi jauh daripada point tu. Bukan betul pergi hiking dua orang. Contoh tu betul. Gitu lah. Dua orang tapi dengan adik saya. So point dekat sini, kalau kita nak menghukum tu, nama pun dah menghukum lah kan. So of course kita dah tahu lah. Ni bosan kalau kita nak cerita pasal tajuk ni, sebab macam semua orang tahu hukum tu macam mana, boleh tak boleh kan. So adakah niat tu cukup? Jawapan tidak. Sebab niat dia setara dengan cara, kesan dengan konteks. Faham tak? Kalau kau niat nak buat baik, tapi cara kau tak betul, lepas kau buat tu kesan dia macam mana tak betul. Contohlah kita nak negur orang, tapi teguran kita tu menghasilkan kesan yang jauh lebih buruk. Astaghfirullahalazim, lalat ni. Ada seekor je ni lalat ni. Aku namakan dia Rokiah ni. Banyak-banyak tempat kat sini lalang. Ya Allah tuanku. Gitu lah. Okay. Jangan sampai aku minta raket current depan orang kotor gitu. Okay. So gitulah. Boleh Zam, tolong ambil dekat bakery. Dekat meja bahagian bawah-bawah. Dia warna biru. So kalau katalah kau niat baik macam mana sekalipun,
kau kena pilih cara yang tak menyinggung orang. Macam kadang-kadang cara kau betul dah. Apa kata dia cakap, niat, cara, kesan dengan apa tu lagi satu, konteks. Katalah niat kau betul. Cara kau betul. Lepas tu kau punya macam in the future kau rasa kesan dia macam kau rasa macam okey, tapi rupanya konteks tak betul. Orang tu tengah ada isu ke segala bagai, lepas tu time ni kau nak sekolahkan dia. Faham tak? Faham. Macam contohlah kita tahu apa ya contoh kita tahu apa makan halal tu wajib, penting. Kita jangan nak buat-buat main-main segala bagai. Tapi waktu ni orang ni dia tengah duduk dekat macam contoh sekarang Chef Wan. Okay, contoh je. Chef Wan sekarang dekat Italy, dekat kawasan yang orang Melayu tak pernah datang. Orang Malaysia tak pernah datang. Yang mana minyak nak goreng fries pun pakai light. Jadi macam dia macam ni lah. Kalau kau nak nyekolahkan dia time tu, kau rasa function ke? Faham tak? Dan macam kalau dia tak cakap memang aku tengah pakai minyak babi, kau sangka baik je dia bawa minyak dia. Sebab dia boleh bawa barang-barang nasi lemak kot. Faham tak? So for whatever it is, macam sometimes kita kena kenal timing juga, pemilihan perkataan juga and everything. Dia macam sama juga macam dia tadi, macam aku nampak je lah. Apa macam dia kata, apa function je gini macam pakai nikab. Ni tu minggu lepas. Pakai nikab tapi gelap besar segala bagai. Macam timing tak? Timing. Pilih timing yang elok gitu Kadang tak semestinya ada orang cakap apa kalau betul-betul nak nego DM. Kalau kau DM bahasa kau pun tak kemas. Tak jadi juga, sebab point dia adalah kau buat orang rasa termalu ataupun tidak. Macam tu. Malu tak semestinya kena ada orang weh. Kadang-kadang Hawa faham tak? Kita borak berdua, tapi kalau akak tegur boleh datang malu tu. Pernah faham tak? Boleh weh. Kau jangan rasa malu tu hanya kena ada audience. Kadang-kadang kau tegur orang, lepas tu kau buat orang rasa offended kau, orang tu macam dia malu dengan dia sendiri ke? Hop. Saya rasa bos lagi terror. Ni biar aku perang. Okay. So wallahualam bisawab. Okay. Kalau Rokiah ni kena, saya dedicate-kan Rokiah ni untuk Cik Aziz ya, sebab dia suka benda macam ni. Okay. So alright. Saya tertarik dengan yang part Kak Fi kata malu kan. Macam mana kalau dalam Islam sendiri lah, kita nak seimbangkan antara amar ma'ruf nahi munkar. Lepas tu kita pula kena fikir juga larangan berburuk sangka, sebab kita rasa kita sedang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar tu, tapi rupa-rupanya kita berburuk sangka, lepas tu mengaibkan pula. Jadi macam mana kita nak balance kan sebenarnya? Bapak kau 8. Terkujat aku. Angin. Keluar syaitan. Keluar. Tiba-tiba pada rumah tengah tak ada angin apa ni. Okay. Bunyi tu. Bunyi. M. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Okay. Phone siapa tu dengan pipi? Yang ni. Okay. Alright. So Islam kan dia tak paksa kita menang tau. Perasan tak? Dia bukan tentang macam siapa yang menang debate, dia lah yang power dalam agama. Betul tak? Power kan? Sebenarnya kita yang sangat gila-gila nak merasakan aku kena rasa betul segala. Kalau nak ikutkan macam debat lah sampai kau menang, barulah kau seorang mukmin yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa awal-awal penyebaran, ya Allah kena reject sahaja. So kalau kau merasakan kemenangan adalah apa yang Islam nak, of course kita akan menang. Itu semua result ni eventually decision Allah. Allah nak bagi kau menang atau tidak. Itu saja. Allah nak effort kau. Faham tak? So apabila kau totok sangat dengan nak menang, itu jadi susah. Apa beza amar ma'ruf nahi munkar dengan mengaibkan orang? Pelaksanaan. Itu benda paling ni. Macam kalau katalah kau dia macam ni lah, kalau kita kan anak kita buat tahi kan, wah cara kita dalam rumah senyap-senyap buat majlis, kenapa buat mak macam ni memalu. Cuba kalau anak orang, wah kat tahlil tu kau cerita, aku tahu tak cerita dia penting, ya Allah. Faham tak? Kenapa kalau dengan anak kau punya kaedah method tak sama dengan bila benda tu bukan anak kau. Faham tak? So kalau kau nak kata amar ma'ruf nahi munkar dengan mengaibkan, sebenarnya pelaksanaan tu, dan pelaksanaan tu dia akan terjadi daripada bagaimana niat kita asalnya dan kita punya pemilihan cara. Faham tak? Macam akak, Sakti macam ada hari akak tegas dengan dia, ada hari akak lembut. Ada hari kita kena tengok hari tu. Kita tak boleh macam guna satu lesson plan, totok satu lesson plan. Tak
boleh. Sebab kita kena kenal dulu orang tu dan kita kena tahu timing betul ke tidak masa ni. Macam tu. Akak ada kawan baik, sangat one of my kawan baik lah. Kita ada beberapa dalam 10 jari ni. Punyalah tak ramai. Tapi salah satu kawan yang dalam jari akak ni, dia memang bila datang bab kelas agama, tak apa, dia lah orangnya. So of course akak cakap tu terang. Dia nampak akak tengah futur. Akak futur sekarang ni bukan macam tiba-tiba tengah tidur, bangun tidur, futur. Futur maksudnya macam iman kita roboh lah kau-kau. It's not. Sebenarnya sebelum sampai kepada tahun lepas yang akak buat rangkap akhir tu, 3 tahun akak tengah struggle. Tapi kita relax dan dia sentiasa ada. Daripada hari akak struggle tu, kau-kau tu pun yang akak betul-betul buat tu, macam instead of dia macam menyekolahkan aku untuk benda yang aku dah memang tahu pun, dia cakap apa-apa kau tahu benda salah, tapi apa-apa aku ada, sebab macam kau sahaja yang tahu apa kau tengah hadap segala bagai. Macam benda macam tu. Benda macam tu buat akak lagi rasa, faham tak? Sebenarnya kan macam itulah akak cakap pelaksanaan. When you love somebody, pemilihan perkataan kau cantik weh. Pemilihan kaedah kau cantik. Tapi bukan, adakah tadi perbuatan dia tu enabler akak? Langsung tidak. Ada tak dia menegur? Ada. Caranya betul. Faham tak? So dan macam bila kalau macam tu, ramai je daripada tim Syekh Hussein, daripada Al-Khadim reaching out to me. Instead of cakap, kenapa kau buat macam ni Fin? Tak. Soalan pertama dia orang, you okay? You need anybody to talk? We are here. Datang, kita community ada, we support. Faham tak? So benda tu, dia macam ni, kalau kau menyekolahkan orang, kalau kau nak tegur orang, kau memikirkan hari ni kau tegur, dia terus menerima, kau bukan dalam line ni sebenarnya. Ini bukan line kau. Faham tak? Tegur hari ni, dia punya result 15 tahun akan datang. So macam mana kau nak pastikan dalam masa 15 tahun tu, dia akan tetap balik? Kau ada cara dia nak cakap. Macam bila diorang buat akak lembut, baik, cakap dengan sopan segala bagai, buat akak rasa, ya Allah, aku nak balik ni. Tapi macam tolong kuatkan hati aku. But I know I have a home. Make sense tak? Faham tak? Akak bukan nak cerita macam yang macam silalah izinkan kejahanaman aku. Tidak, akak tak ada minta benda lah tu semua. Akak just cakap I'm struggling. Dan macam bila orang lain nak marah pula, kita sebagai orang berakal, aku dah buat salah, orang nak tegur, biar je lah. Tapi macam instead of aku tak melawan, tak ada marah ke segala bagai, orang maki hamun kat sini je. Terima kasih. Akak malah bagi like untuk orang yang maki hamun aku. Faham tak? Tapi ini yang akak nak cakap dengan orang yang macam kononnya amar ma'ruf nahi munkar tu. Akak macam ni, kau maki, bukan tegur lembut tau. Ini maki hamun tau. Maki hamun. Akak like. Tak cukup. Dia nak akak respon, jawab. Kena dah, sebab some people they are addicted to debate. Cuba patah balik kepada 3 tadi. Kenapa orang marah-marah? Sebab dia rasa moral supremacy, dia rasa akulah tempat yang sesuai sekarang ni nak hamburkan amarah. Dia tak happy dalam rumah dia, so Finja malah sedap kalau aku nak bagi. Lepas tu yang ketiga, bila aku maki hamun, dapat banyak gila like, banyak gila share. Beberapa minggu lepas kita ada nampak naiknya beberapa macam penulis-penulis ataupun macam influencer-influencer yang menegur kemaksiatan segala bagai. Dia dah lama menegur, tapi baru 2-3 minggu ni picked up daripada dengan masyarakat. Oh, sedap. Lepas tu after a while you dah nampak dah tulisannya dah bunyi lain, wujud dah ada. So that's why just be careful dengan virality. You do not want to test kau punya level kemanusiaan kau, sebab tak semua akan terselamat daripada fame bug ni. So macam amar ma'ruf nahi munkar ni, mungkin kita bermula dengan niat yang baik. Tapi itulah, syaitan ni dia licik. Aku cakap daripada angle aku pun pernah kena gigit. Pernah rasa, aku alhamdulillah lebih baik. Ambil kau. Lepas tu pernah rasa macam, kita ni nak membuatkan awareness. Niat baik, tapi syaitan ni dia tak ajak kita buat baik, tak ajak kita buat jahat sahaja. Kadang-kadang kalau cakap aku ni tak boleh tembus kat awal ni, aku nak ajak dia buat jahat, dia tak nak pun juga. So aku ajak dia buat baik supaya dia merasakan moral supremacy tu. Be careful. Amar ma'ruf nahi munkar betul. Macam ni lah. Kau punya amar ma'ruf nahi munkar, cuba kau bezakan dengan orang masih hidup lah. Kita tak payah nak bandingkan dengan Nabi SAW. Kau bandingkan dengan Dr. Zul.
lagi berilmu, lagi lagi berilmu, lagi tinggi amalan ilmu segala bagainya, lagi chill. Dia bukan chill tak buat kerja tak. Faham tak? Ni saya sebagai orang Johor nak menggunakan satu example lah. Dia tak perlu melolong-lolong jerit. Cakap tapi kalau rasa tu orang suka dah. Dah okay, politik sikit je. Okay. Alright, Ijaz, ada soalan nilai kalau Hawa nak ambil? Okay dah. Ila dia tanya, andai kata kita diaibkan dan dimalukan, kita memilih untuk walk away in silence je. Tak apa kan macam tu. Begitulah saya sekarang. Perasan tak? Akak sekarang macam tu dan macam akak dapat banyak sangat macam kawan-kawan rapat ni, aku bangga dengan kau sekarang. Sebab dia tengok akak macam mendiamkan diri. My friends, they checked up on me. Yang tanya, Fin okey tak? Macam tanya kat suami akak semua kan, Fin okey tak? Gini. Semua macam protective over me sebab dia tahu Kak Fin right now tengah kat state mana. Dia tahu mentally I'm not okay. Akak memang gelak dengan korang. Gelak lah. Takkan aku nak meratip kat sini. Malas aku. So macam real friends betul-betul tahu. Dia tahu. Sebenarnya dah berapa tahun ni I'm on my most sensitive years lah. Okay, jadi macam lepas tu macam bila dia cakap, lepas tu abang cakap tu dia macam okay weh. Dan kalau korang tanya akak pun, akak sumpah okay. Akak bukanlah okay apa, macam sebab I know this is not about me against netizen. This is about me. This is about me. This is my masalah sekarang ni. Tak ada kena-mengena dengan orang lain. Kita keluarkan ni sekali pun Rokiah ni tak lalu, Cik Aziz. Okay, tiba contoh tu. Kita tak suka whip ringgit. Itulah tu. Ada satu soalan lagi Kak Fin. Kalau kita ask a kawan, tak tegur kawan kita buat salah secara lisan, adakah kita enabler? As a kawan ke ask a kawan Sebagai kawan. Kita tanya kawan. Kita ask a kawan. Maksudnya macam mana? Saya takut dia typo. Tak tegur kawan. Kalau kita tanya kawan. Okay, macam ni lah. Akak rasa akak faham. Okay. So sebagai kawan, kalau katalah dia buat salah, lepas tu sini akak ada dapat satu DM. Dia cakap kawan dia tengah gila jantan sekarang. Itulah ayatnya. Tengah gila jantan. Dan dia tahu mamat ni memang tak betul langsung. Sebab macam sebelum ni dia jenis orang elok-elok. Lepas tu dah jadi merapu dah sebab dengan mamat ni. Macam mana nak tegur? Lepas tu akak cakap, itulah kalau Rokiah aku baru tegur kau. Saya dah cakap dah, selesai kat tangan Kak Fin. Azam ambil shot tu bos. Dia nak masuk. Ya. Okay. Tapi korang semua beauty privilege. Wang kau nangis kalau macam ni kan. Kalau lalat kau tak kisah. Kenapa? Apa bezanya wang dengan lalat tu? Faham tak? Sebenarnya manusia kita sebut beauty privilege. Akhirnya gantung Rokiah tu. Cuma Rokiah. Tamatlah sudah cerita kami. Okay. Alright. So kami patah balik pasal Rokiah. Patah balik pasal kawan kita tadi. Tu, Okay. So kawan dia tengah gila jantan. So macam mana nak buat Kak Fin? Patut tak saya nak dia bagilah senarai benda dia patut buat. Patut Kak macam orang kalau tengah gila ni, kau cakap lah apa saja. Kau jadi musuh nanti kan. Kalau macam dia dah kena bulldozer, dia kena pukul pelbagai pun dia tak cakap dia cinta ni. Kalau tak kenapa ada lagu keluar, cinta itu membutakan. So tapi adakah patut kita biarkan saja? Tak tahulah, dia sebenarnya macam dia ikut orang, ikut kawan kita tu. Sebab ada juga orang jenis bila benda dah jadi, katalah dah kena bulldozer segala bagai tu, kenapa kau tak selamatkan aku dulu? Kenapa kau tak nasihat? Tepuk dia tepuk. Betul tak? Macam kadang-kadang ada setengah orang kan macam bila benda jadi cakap, kenapa kau tak cakap dengan aku tak nampak? Cakap aku gila ke apa? Aku macam gitu. So tapi anda kata untuk kita kadang kan kita tahu perangai kawan kita macam mana kan. Kita tahu dia akan get back to us in that kind of way. Kalau saya tegur sekali.
aku simpan yang aku tegur sekali. Kau sabar. Macam kawan akak tadi tu. Macam dia cakap akak, kau tahu kan mana ni salah? Cakap tahu. Kau tahu ni pilihan kan. Lepas tu macam dah. Tapi dia bukanlah macam biar je duk support ke segala bagai. Tak ada. Dia just ada. Sebab macam dia tahu akak dah tua. Akak dah besar. Bukannya budak kecil yang macam tutup aurat tu wajib. Gitu tak. Dia tahu je. Faham tak? So sama juga macam kawan dia ni. Dia sebenarnya akak tanyalah, dia tak dah pernah tegur. Pernah lah juga macam, dan dia pun boleh nampak air muka saya cakap kan. Sebenarnya lagilah obvious. So cukup dah tu. Kalau kan kita ni orang Islam, kita dah diberitahu orang beriman ni, dia macam dalam nak menegur, yang selemah-lemah iman adalah tegur dalam hati. Yes. Sebab like I said, kita kena tengok orang depan kita. Kalau kau macam katalah kau nak tegur dengan tangan tapi depan kau tu baran nak mampus. Memang kau kena tangan balik lah. Kau ambil kelas dululah. Kalau macam katalah ni memang kawan rapat kita. Macam sebenarnya semua benda boleh borak dengan dia. Tapi ada certain things. Macam kita tahu mak bapak dia teruk segala bagai kan. So macam semua benda boleh tegur. Tapi bila datang mak bapak dia defensif sangat. So kau tahu benda ni kau jangan. So kita kena tengok orang depan kita. Yang kita kena tengok timing. Yang kita kena tengok pemilihan perkataan. Just because, dan lagi tu pemilihan perkataan tu maksudnya pemilihan perkataan yang bersesuaian dengan kita punya groove. Cara akak borak dengan Hawa, kosa kata akak dengan Hawa tak sama dengan kosa kata akak dengan Azam. Betul. Faham tak? Hawa Lain tau. Dengan Azam bos lagi lembut kau tahu. Tak, akak soft spot dengan Azam. Soft spot. Tapi ya pun Azam dengan bos dia tak ni. Dia lain tau. Dia lain. Sebab cara saya dengan bos pun kita sama. brutal. Aku ni ganas sikit. Kita borak brutal lah. Kalau aku borak brutal dengan Azam, takut macam koyak pula pipinya. Dia halus. Saya pun tak mampu jadi macam Azam Sama juga macam akak borak dengan abang. Dengan abang bukan saja pemilihan perkataan. Intonasi tu lah. Apa? Apa nama? Dia tu jadi garik je tu. Aku kena tutup telinga. Tapi begitulah. So macam tak boleh nak cakap aku memang macam ni. So dengar tak macam tu ayat? Aku memang macam ni. So orang lain tak macam tu. Dia macam nak sama ratakan semua diberi layanan sama. Tapi ketahuilah yang sama itu belum tentu adil. Noise. Betul. Apa yang Hawa cakap tu memang betul. So soalan tadi kita cakap pasal kawan tu kan enable. Kita punya perbuatan tu boleh menunjukkan lah kita setuju atau tidak benda tu. Kalau katalah akak ada kawan yang LB dulu ke LG? LGBT. Akak tu LBGT salah. LGBT. Macam itulah HDTV. Alright. So urup dah aku pening. Apa benda lah. Apa-apalah. Yang akak ada sebab orang selalu fikir aku macam ni, aku macam jadi menolak orang tak pakai tudung. Menipu kau. Aku ada kawan tak pakai tudung. Yes. Aku ada kawan yang LGBT. Kita ada lagi kawan pergi clubbing. Ada. Okay. Tapi cara akak adalah sama macam kawan akak tadi lah. Macam dia tahu apa akak buat ni salah. Lepas tu dia tang benda lain dia masih sama. Sebiji tak berubah apa. Tapi bila datang benda yang salah, dia tak akan muncul. Sebab dia nak bagi tahu yang ini aku prinsip. Dan aku tak boleh nak terasa hati sebab apa dia buat tu betul ke salah? Betul. So macam kita tak boleh cakap inilah kawat. Tak macam tu. Faham tak? So kita pun kena faham adakah betul-betul kawan kita enable kita ataupun kawan kita dia sayang kita sama cuma benda lah ni dia tak boleh nak join sekali. So macam faham tak? Macam anggaplah ni sebenarnya kasih sayang apa kita as nak buktikan. As a friend nak buktikan depan Allah juga. Macam tak semestinya tegur, memastikan dia menjadi itulah yang ni. Sebab kalau kita nak ikutkan kan, cuba tengok balik. Soalan ni akak selalu macam selalu baca. Dan soalan ni akak selalu lafaz juga pada abah akak. Kan akak cakap adik-beradik akak macam mana segala bagai. Benda yang akak sampai nak give up adalah abah akak. Yang sentiasa menerima dan memaaf sahaja silap anak-anak ni. Dan aku pun mencek, tapi kita antara semua kita dah patah balik dululah. Itu pun taklah patah balik, setakat pakai aurat je lah. Lain nakal juga. So macam buatlah hal 1000 kali macam mana sekalipun, pintu tak pernah kunci. Kalau anak datang balik buka. Marah macam mana sekalipun, masak tetap masak. Marah macam mana sekalipun, kalau anak tanya buat lawak gitu jugalah, walaupun dalam hati menangis saja. Sebab macam mana sekalipun kasih sayang yang jitu dan benar ni, dia percaya kepada harapan. Sedih pula. Faham tak? So just because
kau tak enable dia ke segala bagai, tak bermakna kau tak sayang dia. Kau ada harapan yang dia boleh berubah ke segala bagai. So macam kita pilihlah kaedah yang terbaik. Faham tak? Macam akak rasa di tahun 2026 ni tak ada orang lah tak tahu apa benda betul benda salah. Dan pemilihan kita pilih sendiri. Dan tak adalah cakap biarlah lantak merepot. Jangan macam tu juga. Betul. Ada beza kita biarkan orang merepot dengan kita bagi dia masa. Ada beza. Aku tanya korang nampak beza tak? Beza orang yang memberi masa dengan melantakkan orang. Kalau ada, tulis ada ataupun tulis satu. Sebab akak rasa orang yang define, ini kita ni biarkan benda jadi barah dalam masyarakat. Siapa biarkan? Faham tak? Macam kalau akak, cara akak kan, apa yang akak boleh buat? Akak tak boleh nak ubah. Dulu akak rajin, kononnya nak ubah masyarakat. Sekarang tak. Akak pastikan dalam rumah dulu. Sebab akak sebenarnya apa yang akak belajar, apa yang akak nampak adalah aku boleh ubah dunia macam mana sekalipun, tapi kalau anak aku still juga nak buat benda tu, dia akan buat. So aku kena ajar anak aku skill hadap dunia. Yes. Bukan Sebab aku nak ubah dunia. Dalam rumah tu dia akar. Betul. Yang kat luar dunia tu daun dah kat atas. Kat atas kau nak buat Kau macam mana? kena ajar akar tu nak serap nutrien, baru akar yang dekat atas tu dia cantik dah. Macam semalam tadi Sakti balik cakap, mami kawan-kawan adik dekat sekolah dia suka kafe-kafe kau orang. Ngepek je aku jam dah jam 3 kau borak apa ni budak-budak. Ya kan, sebab ada nyanyi jingle bell. Faham. Lepas cakap, nyanyi jingle bell dah keluar agama. Lepas tu dia panggil, lepas tu akak cakap, Sakti awak join sekali tak? Tak, adik gelak-gelak je. Cakap okey macam ni. Kita jangan join kalau orang nak buat apa sekalipun. Kita tak tahu apa dalam hati orang. Kan? Just be careful sebab kita tak nak main-main tentang apa orang kafir ke tak kafir ke segala bagai. Lepas tu macam kalau semata-matanya lagu jingle bell, takkan kau terconvert pun jadi Kristian. Cuma macam macam itu kadang-kadang macam ada dekat kadang-kadang masa kalau musik Christmas ada lagu tu jingle, kita pun terjingle kan. Mami kenalah syahadah. Aku macam relax lah. Ada terikut je. Gitu Tapi itulah point dia. Macam kita ajar anak kita. So kita tak boleh nak ajar tak boleh ajar dunia untuk adapt pada anak kita. Kita kena ajar anak kita. Dan kita kena ajar anak kita dunia ni besar. Satu benda yang akak rasa function lah. Macam kalau dulu kan kaedah mak bapak kita ajar kita, dia ajar buat benda betul je. Yang salah tu ini buang je tu. Cara akak dengan Sakti adalah akak bagi tahu Sakti dalam dunia ada macam-macam jenis orang. Tu je. Macam-macam jenis orang. Sebab Sakti pernah datang cerita macam, mami kawan adik ramai anak cerai gini. So dalam dunia ni dek bukan adik je unik, sebab dia selalu rasa dia lain. Sebab dia anak angkat. Saya cakap ada family anak angkat, ada family anak cerai, ada family anak bulu betung. Macam tu lah. Sama juga macam kalau dia memikirkan orang tak pakai tudung tu terus bukan Islam. Saya cakap Sakti jangan macam itu. Sebab mami dulu muda-muda mami tak pakai tudung. Mami tak Islam ke masa tu. Cuma mami nakal. So kalau nampak ada orang tak pakai tudung tu, mungkin tu dia. Tapi kita dah tahu, kita buat. Macam tu lah. So wallahu a'lam bisawab. So banyak benda sebenarnya yang kita kena buat untuk anak-anak kita. Benda-benda yang kita masa muda-muda kita rasa macam aku takkan jadi macam mak bapak aku. Lalah macam tu lah juga cetakannya. Ada betulnya juga. Tak adalah nak kata mak bapak kita 100% betul. Ada juga silapnya. Tapi kita pun tak adalah 100% power menjadi pun. Betul tak? Dulu kita merasakan mak bapak kita terlalu jumuk, terlalu rigid, tak boleh ada conversation, tak boleh nak cakap apa, asyik kena marah je. Cuba kau observe cara kau anak kau nak cerita, jap ambil tengah kerja ni, ya Allah apa benda merepek kau ni. Pun ada juga. So sama lebih kurangnya. Kita jangan sombong dengan cara kita je paling betul. As you grow older, insyaAllah you will realise yang ada banyak je benda yang mak bapak kita tu macam boleh pakai. Yang mana tak pakai, tak payah pakai. Yang kita pun tak semesti kita betul. Kita ada anak 3 orang. Anak pertama, kedua, ketiga. Semua cara berbeza. Padahal kita parent yang sama. Betul tak? Sebab we evolve. Wallahualam bisawab. Ada apa-apa lagi tak soalan? Sebab kalau tak ada apa, saya nak bagi soalan terakhir dah dekat Kafin. Dan kita akan tamatkan kita punya sesi KDKF kali ni. Hari ni semua pancit sebab baru balik kerja. Cuti kan? Johor lah. Cuti. Kan, semalam saya punya trafik macam berjalan lancar je. Sebab yang cuti tu kat Johor je tau. Datang balik kampung tak ada dapat apa je. Dapat kasih sayang je. Kak Fik Akmal ada soalan je nak tahu. Panjang soalan dia.
Kita tunggu Akmal. Akmal baru naik balik. Sebelum-sebelum ni lama tak nampak dia komen. Rasa dia tengok je, dia berkati. Kali ni dia nak tanya. Kelas ke apa ke ya. So sementara nak tunggu Akmal menaip tu, nak bagi tahu 8 hari bulan 8 tiket terperangkap ada. So kalau nak boleh cakap nak tiket nanti bulan Nazar ataupun cari akak punya sosmed. InsyaAllah ada situ lagi. Okay. Lain lagu sama, cuma ada tambahan sikit untuk langit. Lepas tu apa lagi? Adalah adjust sikit. Itu lah. Alright, jom cepat. Siapa soalan tadi tu? Mari. Lamanya si Akmal menaip. Mana boleh Orang tanya lain panjang. Azrina. Daripada kita jawab Azrina dulu Macam mana saya nak handle anak yang dia rasa suara ibu ni bingit? Apa yang ibu pesan, nasihat? Dia rasa ibu ni bebel. Okay, nombor satu, kita sebagai mak, kita anggap benda tu kelakar je. Okay, itu satu. Okay, sebab saat ni pun saya cakap, Mami ni membebel je. Gitu lah. Okay, sebab kita tengok cara dia. Kalau dia cakap, Mak ni bebel je lah. Itu lain. Kalau macam Mami ni bebel, cakap banyak gitu lah. So kita nampak dia tengah gurau dan kalau kita rasa okey tak ada masalah. Kalau dia cakap dalam bunyi yang condescending, yang agak biadab, kena tegur. Satu. Nombor dua, akak selalu cakap dengan Sakti sini. Selagi mana Mami bercakap tu, adik bersyukur lah. Sebab Mami kalau dah tak peduli, Mami takkan tegur apa lagi dah. Satu. Lepas tu Sakti pun membesar, dia tahu yang mak akak meninggal masa akak kecil. Tu hari akak masuk hospital sekejap. Tak apa sihat. Tak adalah masuk hospital, akak ke hospital. Lepas tu balik daripada tu, macam dia bad news lah sikit lah kan. Lepas tu macam sepanjang 18 jam tu kot, akak pendiam, senyap, macam toleh je nangis. Dia macam, tapi dia buat lawak tau. Dalam hati akak pun ada fikir, dia ni, dia punya empathy tak tinggi macam aku ni. Macam sebab akak daripada kecil, akak memang empathy akak tinggi. Aku nak buang kasut pun aku akan menangis, minta maaf ya, terima kasih beberapa tahun awak dengan saya. Ya, saya begitu. Awak pun ke? Okay. Kalau macam akak, kalau macam katalah kalau kat sekolah ada akak ada satu kawan Down syndrome, akak ada mana cerita kan, nama dia Najiha. Akak ingat lagi macam tak ada orang nak kawan dengan dia, aku akan kawan dengan orang macam tu. Akak jenis ada perangai tu, empathy akak tinggi. So masa akak balik hospital dengan bad news tu, akak dengan abang kuatkan akak segala bagai. Lepas tu Sakti dia buat lawak. So masa tu akak terfikir, mungkin dia tak cukup faham ke benda akak, okey lah kan. Lepas tu esok paginya akak memang tak rasa tak boleh bangun, rasa macam tak nak bangun langsung. Lepas tu suami akak macam sebelum hantar anak-anak cium akak kat dahi semua, pujuk semua. Lepas tu macam, lepas tu dia turun. Lepas tu Sakti naik balik sebelum itu. Lepas tu macam dia tengok akak, cakap Mami okey adik pergi sekolah dulu. Sebab kita memang kalau nak pergi sekolah memang akak babai, cium peluk segala bagai tu lah. Lepas tu lepas tu Mami cakap, lepas tu macam dia tanya akak, Mami are you going to die? Lepas tu no I'm not. Lepas tu dia tukar peluk dan dia nangis. Macam sebenarnya dia bukan tak ada empathy. Dia macam bapak dia. Dia jenis macam telan sampai dia tak boleh tahan. So macam bila dia tu dia nangis macam okay alright. So kita so dalam family akak memang akak selalu berpesan tentang Mami Daddy tak ada all the time. Kita akan boleh bila masa saja boleh pergi. So Sakti faham yang bila kita bebel ni kita mesti niat nak baik, tapi kita kena pastikan yang kita bebel tu base dia betul atau tidak. Ataupun sedang meluahkan kemarahan. Sebab kadang-kadang kan kita macam kita bebel ni, itulah macam bab kata Hawa, macam kita tengah bebel tu benda betul atau tidak. Kalau base kita adalah marah yang macam pointless, anak-anak akan faham kenapa aku kena ni bukan, faham tak? Macam sebagai contoh, anak tertumpahkan air. Isunya adalah kita nak marah lebih-lebih, macam kalau nak ikutkan kadar kemarahan kita logik ke tidak untuk air yang tertumpah. Faham tak? Kalau kadar tak logik, dan anak pun tak faham macam kenapa macam ni. So dia akan tahu dia adalah punching bag. Faham tak? So you have to make sure kadar tu betul and everything. Kita nak bebel segala bagai, tengok kalau macam benda alah tu setakat macam benda kecil yang berulang-ulang ke segala bagai, level kat mana. Kita kena ada measurement kat situ. So kalau katalah macam Kak Fin, kalau marah Sakti ke apa benda ke, Kak Fin memang habis. Kak Fin akan cakap, awak rasa Mami salah tak Mami buat benda alah ni? Tengok dia jawab apa, cakap tak. Okay, kenapa adik rasa Mami marah ni? Sebab adik dah macam ni banyak kali ni.
So kita kena ada momen yang kita kena ada postmortem tu. Kalau kita tak ada postmortem, itu yang anak kita akan jadi lost dan dia akan rasa macam apa benda ni weh. Jangan lupa kita membesar dulu macam mana. All this macam benda daripada pengalaman, daripada kelas-kelas akak pergi segala bagai lah. Anak-anak sebenarnya dia tak faham. Akak ada satu ayat dalam akak ni, faham tak Mami cakap apa? Dan Sakti tahu akak adalah safe space. Dia boleh cakap yang dia tak faham. Kadang-kadang kita dah bebel. Faham tak Mami cakap apa? Dia tak faham sebenarnya. So bila cakap macam tu, aku macam, okay, dia sebenarnya macam ni dek. Adik faham tak sebenarnya yang Mami marah bukan pasal air tumpah ni. Tapi sebab tadi Mami tanya, air tumpah tak, adik cakap tak tumpah. Lepas tu Mami datang tengok dah basah. Macam tu contoh. Jadi yang Mami marah bukan pasal air tumpah, tapi pasal apa? Pasal tipu. Contoh. Gitu. So, bagi anak faham. Dan lagi satu, lepas kita dah marah, kesalahan dia, kena bagi tahu dia kena buat apa. Anak-anak ni tak faham weh. Dia memang tak tahu. Kalau macam katalah tumpah. Lepas tu macam mana boleh tumpah gini? Awak ni dah cermat dah sikit. Kau ajar dia cermat, kau tak tunjuk cara cermat. Betul. So kita cakap, okay, melainkan cermat, pegang dua tangan. Dua tangan. Sebab tu kalau macam nak naik tangga, jangan pegang macam ni, pegang satu kat sini, satu kat bawah. Yes. Itu Kena caranya. demo. Kena demo. Ini tidak. Kita marah dan kita terus bagi teori. Yes. Budak tak faham teori. Don't put our common sense in child common sense. Child dia common tak sense. common untuk dia. Child common sense memang kelakar weh. Our common sense is not common to them. Betul. Macam Sakti, Mami macam kalau kita tak semayang ni nanti Allah jadi kecil ke? Dia macam fikir kalau kita semayang Allah jadi lagi besar. Dia kata adik, kita semayang ni Allah dah memang sedia, dah akbar, paling besar. Kita semayang, kita tak semayang Allah tak dulu, kita kena nak semayang macam tu. Mungkin sebab dia membayangkan kan Allahu Akbar, Allah makin besar. Astagfirullahaladzim. Lah kan Allahu Akbar besar. Sebab lagi besar lagi. Aduh. Alright. Okay. Ada Dr. Evi cakap, if she is not Anaya, she is not your mom. Kan? Akak suka annoy anak akak. Memang macam mana adalah orang cakap jangan suka buat macam tu, nanti anak malu tak suka kat kita. Akak cakap tu benda, korang ternyata korang bukan anak yang membesar kematian mak atau bapa. You know what are the things that I remember about my late mom? Of course lah dia baik sebagainya, tapi macam I remember her more bahagian goofy. My mom kalau naik tangga, dia suka naik satu, macam naik satu tangga, lepas tu dia goyang-goyang motor dia. Naik satu tangga, goyang-goyang macam dia macam kiranya agak tak kasih naik. Lepas tu dia, tepi lah. And I remember I would say macam I'm annoyed, but benda tu yang paling ingat. Macam dia suka nyakat. So macam Sakti dengan akak, dengan Sakti dengan abang lain. Sakti dengan abang memang anak perempuan dengan bapa princess kau. Dengan aku. Sampai Sakti pula kalau kena geletek lebih-lebih, dia hiccup. Akak selagi dia tak hiccup, aku tak puas hati. Tapi kalau akak tak sihat, Mami cepatlah geletek adik. Mami bersihatlah cepat. Gitu you know. So yeah. Lain family, lain kaedah. Kalau macam dalam family kau tak suka benda goofy tu, itu family kau. Dan family aku okay. So that's what nak cakap. Jangan kita terlalu pantas nak mengomen apa yang terbaik. Sebab family kau mungkin kaedahnya tu, family lain maybe tidak. Okay. Ila dia tanya, sebab tu ke anak saya selalu jadi kayu dengan batu bila kena marah. Tak apa. Satu benda pasal anak macam that's why Allah sangat baik dengan kita. Anak ni dia punya memory start masa bila? Hawa start memory umur apa? 45 tahun kot. 45 tahun kan. So masa awal-awal, tapi tu pun tak semua memory kita ingat kan. Kita ada selektif. Gitu. So macam kalau masih lagi bawah 8 tahun ni sebelum umur bantai, betul? Sebelum umur bantai sempat lagi nak adjustnya. Kalau katalah dah start umur bantai, dia dah mula start ingat betul. So dah ingat betul tu, be careful. Kalau katalah anak kita keras segala bagai, dan kita boleh undo insya-Allah. So macam cakap je, okay. Boleh mulakan lesson baru dengan kaedah macam ni. Katalah nak buat hal kan, abang cakap macam ni lah. Berapa tahun awak hidup ni, Mami buat kaedah ni tak jadi. Jom kita try cara baru. Sebab selama ni Mami marah, awak senyap, Mami pun tak tahu apa dalam hati awak. What if lepas Mami marah, Mami nak terus tanya awak, apa hal ni? Boleh? Kita macam tu lah. Buat macam akak dengan Sakti memang kita selalu update kita punya iOS. Sebab
as she is getting older, dia makin kenal identiti dia. Kak Fin pun kena adapt Kak Fin punya umur yang 45, 44 ni untuk serasi dengan dia yang makin berkembang. Faham tak? Sakti bukan Sakti masa baby dulu. Dulu kalau macam dah terus takkan buat lagi. Contoh ketika itulah, esok ni buat juga. Tapi macam bila Sakti dah sekarang dah jumpa orang, dia dah ada banyak variable, dia dah lain. So akak tak boleh gunakan lesson plan yang sama. Gitu. So kita kalau boleh kita tak nak anak yang tak bercakap lah. Macam Sakti of course. Kadang kita dah marah tu kan, lepas tu dia macam buat muka lost gitu kan. Dia macam, yelah sebab selama ni dia tak macam tu. Dekat sekolah dia nampak kalau kawan dia kena marah dengan cikgu, lepas tu buat senyap, lepas tu buat muka dendam. Macam cakap, sejak bila awak ada muka macam ni macam kena marah, lepas tu macam gitu kan. Dalam rumah kita memang tak ada. Jangan macam ni. So apa yang awak fikir? Cakap sekarang. So tapi lain anak lain kaedahnya. You know your daughter, you know your son, do what's best for them lah, insyaAllah. Apa-apa sekalipun kan, doa banyak-banyak tu je lah weh. Aku rasa sebenarnya parenting tips yang paling betul sekali kau minta doa je lah. Sebab cara akak besarkan Sakti takkan mungkin sama dengan cara Azam besarkan anak dia, Fawaz. Betul tak Azam? Kan? Macam tak tahulah. Tak payah jauh-jauh. Aku dengan laki aku ada 2 method. Susah. Tapi kita nak yang terbaik. Cumanya kepada sorry tiba-tiba cakap pasal parenting tak apa yang penting bapa dengan mak kena selalu postmortem. Mak bapa dengan anak punya parenting tu tak sesering mak dengan bapa punya meeting selalu tau. Macam mak dengan bapak kena selalu update ayos. Cakap okay sekarang ni Sakti tengah fasa macam ni tau. Kita kena gini. Apa tu nanti kita kena, sebab aim kita kena sama. Method tak kisah bergerak macam mana sekalipun. Tapi sekarang ni lesson plan tentang apa. Macam sekarang ni akak dengan abang kita punya fokus adalah adab. Adab. Hoi. Sebab kadang kalau tak di-update benda tu, tak tahu lah ada orang perasan ke tak. Anak-anak tu nanti jadi confused. Yes. Lepas tu nanti aku tanya bapak kau, aku tanya mak kau. Itu paling tak boleh. Dengan yang ni kata boleh, dengan yang ni kata tak boleh. Lepas tu nak ikut yang mana? Dia akan ikut yang paling best dia nak ikut. Dia. Tu sebab cakap kesian anak-anak cerai kan. Bukan kesian pada anak tu sahaja. Kesian pada parents yang bercerai tu pun. It's going to be hard. Sebab cara kau macam ni, cara pasangan kau macam tu. Kita pula dah tak serumah. Macam mana nak jumpakan satu jalan. Lepas tu kadang dah ada perebutan anak-anak. Ya Allah. Pening weh. Macam-macam. Semoga Allah tolong kita lah. Betul. Gitu. Okay, rasanya kita dah boleh pergi ke soalan Akmal. Dia macam dah habis type dah. Dia kata semalam saya dapat satu cerita yang sedih pasal kawan Akmal. Dia terjebak dalam sesuatu yang buruk. Akmal tak tahu nak buat apa sebab dia tak rapat dengan Akmal, tapi Akmal tak nak tengok dia makin teruk. What should I do? Lepas tu saya tak tahu yang ni dia tulis bahasa senangnya issue D. Boleh dah. Oh okay. Nampak? Nampak ke tidak? Masih wujud. Nampak tak aku lambat pick up? Dah terbiasa. Okay. Alright. So bila datang bab masalah sosial kan, sebelum kita, akak tak nak kedengaran macam enabler sangat. Tapi biasanya lah masalah sosial ni dia akan datang daripada reason lain. Sebagai contoh, orang memikirkan ada orang saja isap dadah sebab saja. Tapi biasanya permulaannya adalah untuk lari daripada realiti. Sebagai contoh, apa mungkin dia sunyi, mungkin dia gemuk nak kurus. Ada macam-macam reason. So kalau kita sekadar nak tackle masalah dadah, susah. Kita kena tackle masalah reason dia pergi kepada situ. Tak semestinya dadah, kadang-kadang berjoget. Ada perempuan pergi berjoget. Kenapa kau pergi joget? Sebenarnya kita nampak pasal dia gatal dia. Rupanya dia ada isu kat rumah. Ataupun whatever it is. Apa pun kita punya choice of maksiat. Na'udzubillah min zalik. Tapi semua ada reason. Gitu. So tu I cakap macam kalau masalah tu tak tersettle kan, kalau mungkinlah kita dapat tarik daripada dadah, dia akan pergi tempat lain. Dia tempat lain. Faham tak? So berkenaan tadi macam mana nak buat bahagian dadah ni, dia sekali kau dah rasa dia kena tuan badan nak keluar dari situ. Sebab it's not easy. It's not easy. Akak cakap terang. Itu kalau satu hari kena banyak nak cerita bab ni. Tapi itulah it's not as easy. Kalau macam katalah nak suruh berhenti isap rokok pun susah. Kau bayangkan dadah. Rokok ni dopamin dia pelan-pelan, slow. Tapi kalau dadah ni dia memang instant hit. So macam kau bayangkan macam kalau macam dia macam ni lah, makan orang diet dengan makan orang yang memang melantak. Lain dopamin dia. Orang makan tu gula, makan dia seronok rasa. Kalau orang makan sebab diet, dia makan untuk kenyang. Dia bukannya makan untuk ni. Lain, orang makan untuk kenyang, makan untuk sedap. Tak sama dia punya rasanya.
Faham tak? So orang yang dah kena dadah dia dah dapat sedap tu. So kita nak gantikan memang susah. Apa yang akak boleh nasihatkan, kalau banyak-banyak benda lain akak boleh cakap okey tak apa kita sabar, tapi kalau berkaitan dengan dadah jarakkan lah. Ini benda yang Lebih baik untuk menjaga diri. dadah ni dia pun dah bukan diri dia dah. Aku mak dengar akak cakap baik macam mana pun dia masa tu, kalau katalah awak nak tolong, awak kena minta orang profesional untuk bantu. Bukan awak. Yes. Bukan awak. Even pada isteri-isteri yang ada pasangan yang macam tu ke, ini bukan satu kerja jariah. Ya. Sebenarnya pesanan untuk awak jaga diri awak tu, andai kata kalau awak keluar dengan dia and then dia ada bawa, lepas tu polis jumpa. Dengan awak-awak sekali tahu. Okay. Walaupun awak kalau awak clean sekali macam mana pun lah, polis dia tak nampak benda tu. Okay, macam ada orang pula cakap macam ni, kawan dengan orang dadah dia takut dia spike kita dengan dadah. Dadah mahal, tak ada masa aku nak belanja kau. Unless dia tokan. Unless aku tokan, aku belanja kau untuk bagi kau terkena. Untuk aku saja-saja tak ada dia. Dan tokan biasa tak ambil tokan tak ambil. Dia nak duit je. Cerita pula pasal dadah ni. Tapi tu pointnya, macam kawan yang dadah ni jaraklah, sebab banyak yang tak baik ni. Macam bukan akak nak suruh tinggalkan, tapi you have to know your battles. Okay, you have to know your battles. Seram sebab malam tadi memang mimpi pasal dadah. Cukup. Lillahi ta'ala wallahi. Seram kan? Nanti aku cerita. Baik. Okay. Okay. Wallahualam bisawab. Okay, lagi ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya nak pergi ke soalan yang terakhir lah untuk kita InsyaAllah. buat closing kita punya segmen hari ni. Rasa okey dah. Rasa tak ada dah kot. Si Akmal tadi tu kata, adakah the best untuk kita doa saja? Kalau kita tegur takut salah cakap. Segala benda memang doa adalah jawapan yang paling best sekali. Kalau macam katalah nak nasihat, tak ada orang yang cakap, tahu tak dadah ni dosa. Tak ada jawab, ya Allah ya kau Astaghfirullahalazim. Tak. Okay. Macam tak ada orang boleh datang Kak Fin, tahu kan perform tu macam mana. Tak ada, oh ya kau Astaghfirullahalazim. Tak. Tak ada. Tahu. Tahu, ya Allah tolonglah. Tolong doakan akak, insyaAllah. Tu je. I wish you all the best. Moga boleh jaga diri. Okay lah, rasanya tu je. Anda, Kak Fin, ada ke mesej yang Kak Fin rasa nak pesan dekat pendengar kita sebelum bukan pendengar je lah, sebenarnya dengan aku sekali lah, sebelum kita tekan butang share dengan post. Okay, baik. So dia macam ni, bila datang bab orang ataupun kenapa kita tegur-tegur orang tu kan sebab kita rasa kita takkan buat dosa tu. Okay, contoh macam sekarang ni kan, kalau kita dengar pasal dadah, kita jawab aku memang takkan. Tak mungkin lah weh. Keliling aku semua dah baik ni. Saya tu Percayalah, akak kenal personally orang yang merasakan dia paling takkan dadah. Paling takkan kena. Lepas tu pada satu hari dia nak tolong ada orang ni. Ni akak cerita ada satu cerita ni lah. Okay. Ni cerita. Siapa nak dengar cerita cakap nak. Cepat. Semua. Aku nak engagement. Semua senyap je hari ni. Busy sangat ke semua ni? Kecil hati aku. Cepat. Tekan satu butang je. Satu. Yang ni boleh tekan post terus. Tekan. Ni kaitannya dengan dadah lah. Bagi contoh. Okay. Okay, ada 1, 2, 3. Is ada cerita. Lai. Okay, macam ni. Mari kita ceritakan. Ada satu kisah ni. Dia di mana ada satu cakaplah suami dia lah. Contoh biasa kena barang. Lepas tu macam dia nasihat lah, berhentilah bang, berhentilah, kita ni anak sampai 4 orang, sampai bila nak macam ni bang, sudahlah bang. Lepas tu lelaki dia cakap, susah nak berhenti, bukannya senang, macam susah ni. Okay, tak apa. Meh, saya tunjuk. Mak ni sekejap. Orang tengah sedap cerita, siapa buat ni? Nanti dulu. Sebab tak tahu nombor. Okay. Alright, lepas tu berhenti bang. Lepas tu macam bini dia cakap, macam ni bang, saya kena barang sekali, lepas tu saya tunjuk dengan abang caranya untuk berhenti. Contoh. Lepas tu cakap, bagus juga tu. Kalau awak ada cara, awak boleh tolong saya. Gitu. Lepas tu bini pun kena, konon-konon nak menyelamatkan. Tahu-tahu ke laut, laki bini. Jadi nelayan dua-dua. Ada apa pun kita beli ke sekarang ni? Sekejap. Hello? Salam? Tak ada. Ni siapa ni?
Okay, bagi saya dalam setengah jam. Okay. Okay, insyaAllah. Okay, bye. Yang kita WSP tu gitu. Dia still nak juga. Oh ya ke? Kita Nanti double check. nanti WSP. Okay. Mm-mm. Okay, so point dekat sini adalah kita selalu merasakan kita tak akan buat dosa orang tu. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu masa depan kita. So lagi satu, bila kita merasakan kita confident kita tak akan buat dosa orang tu, so kita cakap pur moral superiority. Sebagai contoh, kita cakap macam kita sekarang pakai nikab. Aku pun takkan lah, ni apa benda lah, susah sangat ke nak pakai tu. No, macam aku pakai nikab pun aku boleh jaga panas-panas. Tak faham lah kenapa susah sangat nak tutup aurat tu. Tak faham lah. Kau tak faham yang tu. Tapi kau cuba jangan bagikan contoh linear. Okay, sebagai contoh, tapi aku tak buat pun macam tu kan. Ayat dia macam ni. Kalau aku kat tempat dia, aku suka tak dimalukan macam ni. Macam tu kan. Lepas tu kita cakap, aku tak buat dosa dia. Tak. Kau jangan guna dosa orang tu. Sebab dosa orang tu mungkin kau memang takkan buat. Mungkin lah. Kau cari apa memang kau dosa. Kalau kau cakap, tak tahulah Kak Fi nak guna contoh apa. Menipu lah. Sempurna. Kita semua ada dosa masing-masing. Okay, sekarang ingat dosa masing-masing. Ingat? Okay, jom akan ajak bereksperimen. Korang ada tak dosa dalam fikiran sekarang? Okay, fikir apa dosa korang yang korang tahu, Allah tahu dan korang tahu benda salah betul. Okay, dosa tu Okay, now bayangkan ada orang datang kat kita cakap, kau ni apa susah sangat kau nak berhenti dosa tu? Faham tak? Tapi kau bayangkan cara dia adalah dengan malukan kau, tulis secara terbuka kat orang. Faham tak? So just because orang tu, engkau tak berdosa sebagaimana dosa orang tu, tak bermakna kau patut rasa pelekeh kat orang tu. Auzubillah min zalik. So itu satu. Last kali, bila datang bab macam masalah orang, kita nak judging ni kan, kita suka macam asalnya dulu patutnya we want to understand supaya kita boleh decide. Faham tak? Kita tanya-tanya kenapa gini supaya kita boleh faham. Tapi sekarang ni kau ada confirmation bias. Confirmation bias ni adalah kau dah decide kau nak sesuatu punya result. Jadi kau cari fatwa-fatwa ataupun hujah yang boleh confirmkan kau punya bias tu. So it's not nice. Macam katalah akak memang akak tak tahu apa masalah akak dengan Hawa, tapi akak tahu Hawa ni off. Faham tak? So akak akan melalui hari akak memikirkan ada something dia tahu. Kemudian pada satu hari ada something yang boleh ni. Aku dah agak dah Hawa ni memang macam tu. So sebenarnya kau dah decide kau tak suka kat Hawa daripada awal. Faham tak? So kalau kita layan manusia dekat social media macam tu, susah lah. Anggaplah kita ni pun sebenarnya banyak sangat tak betul. So bila-bila masa orang boleh buat macam tu balik. So insyaAllah kurangkan judging. Tak adalah nak cakap aku ni dah power langsung, tak. Judging lah belakang-belakang saja. At least kau boleh minta ampun pada Allah. Dia asalkan belum ada letusan. Faham tak? Macam kita minta ampun pada Allah tu lebih mudah daripada kita nak minta ampun pada orang yang kau dah hinakan, fitnahkan. Andai kata ada macam bad thought, simpan je dulu bad thought. Simpan dulu. Lagi satu akak lupa nak cakap. Apa namanya? Apakah ubat kepada perasaan terlalu cepat nak respon? Siapa ada masalah ni? Macam FOMO ni kan. Kau rasa macam aku terlalu macam ada je benda macam kalau benda jadi je terus nak komen. So cara ubatnya adalah macam tadi kan terlalu cepat nak berada dalam situasi dan participatory tu. Okay. So ubatnya adalah slow down. Faham tak? So maksudnya macam mana? Kalau katalah berita tu baru keluar je, kau kena consciously cakap nanti dulu. Relax dulu. Faham. Macam sebab kau punya FOMO kan kau cuak kalau lambat. Nanti orang fikir kau tak tahu apa macam tu. Tapi relax dulu. Berapa kali kita dibuktikan berita-berita viral tidaklah sebagaimana yang diviralkan. Yes. Banyak kali weh. Lepas tu barulah macam aku masa tu aku tak tahu gini. So that's why reserve dulu, slow down. Dan kalau kau susah nak slow down dengan adanya macam-macam gadget ni, kau slow down dengan cara kau berjauh lah daripada social media. It's not easy. Tapi itulah, itu je jawapannya. Selamatkan diri kita je lah. Kalau kau nak berada dalam social media, zip dulu. Jangan terus bagi pendapat ke segala bagai. Lagi tu pasal kod tadi, tak semestinya benda yang macam ni macam akak sendiri ada dalam beberapa kes court kan, macam kadang-kadang tak semua benda boleh dibentangkan kat social media. Sebab macam kalau dah pakai kat social media tak boleh nak bawa ke court. Jadi macam so that's why just because kau tak nampak orang defend diri dia, tak semestinya orang tu memang 100% dah salah.
Sebab ada orang memang dah menunggu untuk dekat court punya cases and everything. Sebab dia tahu dia nak menang kat mana. Yes, betul. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Lepas tu daripada Hazrina, boleh selepas ni buat slot parenting boleh? Saya single mom with bipolar. Aduh. Jaga anak remaja yang sedang cari identiti. Bestnya. Kita borak lah. Next one kita borak pasal parenting lah. Tapi bukanlah parenting sangat pun. Bagi kita share-share je. Minggu depan best lah kita cakap parenting. Parenting yang family alternative ni. Alternative family parenting ni. Macam, sebab yelah kalau kita baca kat buku teks, cerita dia sama je, macam ibu kerja dia apa, bapa kerja apa. Padahal dalam dunia dah ada pelbagai ni. Groove dah lain. Best lah tajuk ni. Boleh insyaAllah kita cuba. Okay, insyaAllah. Aku dah pening. Banyak soalan aku nak bagi ni. Kita jangan buat semua. Sebab aku belum jadi parent kejap ya. Nanti saya fikir. Macam korang jangan korang please support me. Please support me. Give your question dekat kita punya email, copy dengan Kak Fin, KOPIDENGANKAKFYAN@gmail.com. Please bagi soalan yang kali ni topik pasal parenting dekat email tu. Please guys, I need your help sebab aku belum jadi parent. Jadi soalan tu belum muncul. Selagi mana kita tak terjun dalam masalah tu, dia tak ada soalan lagi. Betul. Sebab tu saya menung kejap tadi. Apa aku nak buat ni? Tolong ya. Nanti awak email tau. Okay. Rasanya tu saja dalam surat kita untuk hari ini. Kopi dengan Kak Fin, di mana kami akan merungkai soal hati anda. Apa alamat email? Again, ulang lagi sekali. Kopi dengan Kak Fin, KOPIDENGANKAKFYNN@gmail.com. Azam, tolong Azam. Tu kejap lagi Azam tu boleh komen. Okay. Terima kasih pada semua yang dah bersama dengan kita daripada awal, start jam 9 tadi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan, hari yang sama, hari Selasa, waktu yang sama, jam 9 hingga 10 pagi, dalam topik insyaAllah tentang parenting. Apa lagi biasa saya cakap. Tu je. Rasa tu je. Semua dah restock kan Zam kan? Semua dah restock. Semua dah restock. Apa-apa cari dekat kita punya showcase and then esok hari apa? Esok Rabu siapa yang nak battle boleh silakan battle. Pukul 10 lebih ke 11 gitulah. Roti. Rabu dengan Khamis. Lepas tu 88 jangan lupa. Yeah. Rasa saya ada ayat sikit nak bagilah. Pagi hari mentari berseri, air mengalir jernih ke muara. Jari laju menulis sendiri. Akal tertinggal, hati yang lara. Amboi. Okay, terima kasih saya beli. Boleh. 2-3 kucing berlari. Habislah aku gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.